Arsenal pun kena be careful. Coventry because dorang first day dorang semangat. Aku rasa itulah naratif awal season ni. Welcome to the new episode of Lego FC. Aku rasa naratif dia sangat clear dah. Awal-awal season ni lah. Dia Arsenal is the team to beat. Yes. Kan? I agree. Daripada tengok Charity Shield hari tu, Community Shield. Too easy lah. Too easy tu. Too easy. Ada Tak juga. tak, City ada buat game ke? City main-main lah. Aku tak tengok. Kau nak tengok? Main-main. Aku sempat tengok highlight lah balik kan. City ada je chance tapi still lah, maksudnya macam dia cakap main-main tu. Not full force. Wah, Bukan macam dia betul-betul. macam- dia tak tunjuk lagi. Nampak sangat bukan City. Tapi Tapi kenapa? Soalan ni kenapa? Tapi selalunya City kan dia tak suka piala-piala awal ni. ya ke? Maybe lah kot. Nak dia konspirasi mana lah. ada? Apa konspirasi dia? Apa konspirasi dia pun boy? So Yang menang Charity Shield, the last one yang menang Charity Shield menang Premier League, aku rasa last time in the last 10 years sekali Man City. Oh, ya ke? Lepas tu So, bad omen lah for Bad Arsenal. omen. konspirasi saja. Yalah, Liverpool buat itu kalah dengan Palace apa? Last year Crystal Palace. Yalah, kalau Liverpool kalah kan. Liverpool. Oh, okey. Tak apa. Yang penting sebab player tak balik lagi. Tak apa. Aku rasa Tapi player dah balik dah kan. Holland balik. main dah. Dia main sekejap. Diorang tak fit. Macam tak fit. Actually, like, okay lah, Arsenal pun tak fit juga kalau kau nak cakap tak fit. Sebab tu dia Tapi masa Arsenal berbanyak player. player. Arsenal Yang first 11 sampai semi-final. sampai final pun ada. berapa ramai? Merino, Saka, Declan Rice. Oh my god. Ada. Madueke. Madueke main. Oh, play England punya. Tak, player Sepanyol lah. Diorang boleh Odegaard player Sepanyol main. 3 orang tapi tak main lah. Odegaard, Zubimendi, Tak, Gabriel semua main. Gabriel. Saliba main, Saliba. Saliba injet. Oh, okey. Amas sebagai Arsenal fan, Amas tengok game tu apa kau rasa? Aku rasa proud tu. Okay. Proud of like macam bukan apa. Aku rasa kita dalam situasi yang sangat prime tu. Sebab Cruz lah. sebab stability wise kita yang paling stable. Kita yang ada manager aku yang boleh dah agree lah. yang dah build benda ni dah 8 tahun. And then tengok sekeliling macam semua macam manager baru. Yang ni manager baru first full season macam Carrick. Yeah. So aku rasa macam yalah. Still Aku rasa confident lah. Attacking tak risau. Tak risau tu. Macam Left wing. Maybe okay, aku tak boleh cakap yang attacking kita the best in the Premier League apa. Aku tak pernah macam claim benda tu pun. Tapi sebenarnya macam team wise solid tu. Kau tengok midfield dia. Siapa yang player baru tu? signing. Baik. Solid. 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 Tapi kau ingat Arsenal akan beli lagi tak? Lagi 2 minggu Ada. Champions Si- League aku tu? rasa rasa dia akan ada. beli lah. Dia Ada. okay. Attacker. Aku rasa dia akan beli tapi not the high profile signing yang Kau Osimhen lah. Ha? Osimhen. Aku rasa bukan Osimhen. Osimhen. Squad player lah. Dia macam squad player. Aku rasa dia akan beli sama ada Kau punya center dia, back. dia bergantung pada ni situasi Martinelli. Asal kau gilik ni. Sebab, kalau kenapa kau nak kena fix team yang tengah sedap? Itulah dia. Dah, biarlah. Itulah dia. Tak, cakap bergantung pada situasi. Kalau Martinelli keluar, Okay, Tapi dia Havertz baik tu. Ini cerita Martinelli itu. Martinelli ni diorang dah prepare nak jual pasal diorang bajet itu nak Vini. nak offload lah kononnya. So bila Vini tak jadi, sekarang ni aku dengar macam diorang still nak juga push for Martinelli ni Keluar. kena jual. Macam Galatasaray. Tapi Martinelli tak nak gerak. Dia nak stay. So Sedap. apa dia? Turkish League. Tiba-tiba Yalah, Oh, Turkish kena League tengok yang- Fenerbahce punya line up. Gila babi. Kau galah lagi sedap. Tak. Fenerbahce. Fener. Fener gila. Kenapa? Menakutkan. Aku rasa Fener So, punya play first tu. 11 aku rasa European tak ni. setakat ni aku tengok ada orang post tu Fener punya first 11 aku rasa tak ada yang Turkish player. Tak ada langsung. Tak ada. Oh, Tak, kalau dia buat macam tu lah. Kalau Dia dia saja letak semua position kan. Tapi sumpah, Talisca. Tak sekat situ. Sana. Kante situ kan? Kante. Menakutkan. Kenapa Turkish Tiba-tiba kan? tiba-tiba beli Lah, banyak Trabzon, macam like boleh ambil. gila ni. Diorang memang like well supported league. Kau dapat duit dia. Supporter bang. Penuh stadium setiap betul-betul game. lah, betul. Diorang Very, very betul. diorang a big country by geographically and also population So diorang banyak like macam Fanatics. tiket saya macam tak ada hal lah. season tiket tu mesti gila babi harga. Semua second class player. Ni Guendouzi lah aku tak nampak lah. Bundozi.
Tapi kira macam Osimhen, that's the reason why Osimhen tu masih stay lagi kat Turkey lah. Sebab Betul. dia macam Liga tu sihat. Dia sebelum Salah masuk, he's the highest paid player dalam Turkish League. Oh, Salah kira highest lah sekarang. Salah ni. Of course lah. Gila kau ingat. Dia macam mana boleh kena hijack? Dia hijack tau. Kena dia hijack Sebelum Besiktas. tu Besiktas kan? Berapa ah? Oh, Besiktas yang nak dia dulu. Nak dia dulu. Tiba-tiba last minute dia Trabzon. Tahu, maknanya buying power all Turkish club power. Sekarang Apa ni. dia money laundry? Mesti dah boleh gitu. Offside. Go. Yang kuning. First yellow. Tak, kita nak sokongan. Mana tu dapat pergi Turki ke buat. Oh ya, betul. First yellow. Saya tarik balik. Tapi best kalau kita adopt turun satu like macam team Turkish kan. Kau Trabzonspor, aku Fenerbahce, kau Besiktas. Aku nak kalah. Kau nak kalah. Betul lah, Fenerbahce yang first 11. Kau bayangkan dia punya front three, Talisca, Lukaku, Greenwood. Gila kan? Greenwood pun main situ. Lepas tu dia punya mid three, Kante, Asensio, Guendouzi. Lepas tu dia punya two centre back, Milan Skriniar dengan Nathan Ake. Ni semua Lepas tu Semedo yang Nathan Ake Wolves mana tu. tu? Ake Lepas tu mana? keeper Ederson. Ederson random gila. Dia macam yang ni bukan apa liga persaraan tau. Dia macam dia mid bukan. persaraan ni. Hampir. dia Dia macam macam 5 like- tahun, okay baru settle. Dia macam kau nak masuk 30s, pergi situ. Sebelum masuk 30s lah. Before like late 20 lah, 28 kan. Tapi apa Macam yang prime kau. apa dia perasan Liga Turki ni dia offer kepuasan bila bermain bola dengan fans yang very Betul lah, pasal fanatic. atmosphere. Dia ada beberapa liga macam ni juga, macam Yugoslavia, Serbia macam tu kan. Negara-negara orang. Tapi ni paling prestige. Abang pun dah tengok. Abang pernah tengok satu game. Memang best. Memang Turkish League ni aku rasa memang tu dah ramah. Ya. Abang boy nampak dekat belakang tu ada baju yang berlainan daripada baju lain. Cuba tapi tak pernah nampak lah apa baju tu sebenarnya. Bersinar-sinar keputihannya, suci. Ini adalah baju terbaru Lego FC. Saudara Khairul Anwar. Saudara Amar boleh jelaskan lagi dia punya reka bentuk, warna dan sebagainya. Ni reka bentuk ni diinspirasikan oleh orang cakap tu Raya Aidilfitri. Ya, dia baju raya. Kenapa Raya Aidilfitri ya? Ni dia punya ketupat lemah ni. Merayakan ni lah, bola lah. Deep. Di belakang? Pula nama jersey ni pula Let me Let me cook. cook. Let me Dalam bahasa Melayu biasa masak. Biasa masak. Betul lah Raya. Artinya di balik perkataan let me cook tu sebenarnya. Kalau literal meaning dia adalah biasa masak. Tapi dia sebenarnya adalah sebuah ekspresi Dalam bola. dalam bola sepak. Bermaksud apa? Bermaksud dia buat kerja aku dulu. Let me cook. Kau diam-diam. Dia buat kerja aku. Saya kenal Let me ada satu saudara yang berkatakan begitu. Yang membuatkan perkara ini tular. Dia lah. Saudara let me cook. Saudara let me cook. Saudara yang buat benda ni tular ya. Saya terlupa. Jadi bagaimana nak dapatkan semua baju-baju semua ni? Korang semua boleh beli dekat zeus.com.my. Sekarang. Abang pun dah tengok. Abang pernah tengok satu game. Memang best. Memang Turkish League ni aku rasa memang kalau kau tengok fanatik dia, lepas tu dia punya bising dia dengan dia punya ultras dia. Sebab tu orang cakap kalau kau nak tengok match Liga Turki, sama ada kau tengok the Istanbul Club lah. Tak kisahlah Fener, Gala dengan Besiktas. So sekarang ni dengan Trabzonspor pula dengan kau bayangkan dia punya multiplier effect kan. Aku baca lah bila dia orang beli Salah ni, lepas tu suddenly keluar contohnya mungkin akan ada increase flight daripada Cairo pergi Trabzonspor. Let's go. So kau bayangkan Domino effect macam abang tanya lah, macam tanya memang dia can afford because sometimes it's not just direct the economic effect, the multiplier effect. Kau bayangkan dia, tak silap aku dia orang estimate Salah punya gaji, I think they're playing around 17 million ke 20 million euro per year tau. Which is I tu member ada about 265. tak ada orang Besar siut. tak ada orang buat calculation itu is around, kalau kau bayar kat UK is around 500,000 pounds per week, something like that lah. And kau kena faham dia punya tax, dia tak silap aku dia akan dapat tax free sebab dia maknanya Turkish
Trabzonspor akan bayar semua dia punya tax tu. Walau-walau aku. Trabzonspor Champions League kan? In Champions League kan? Tak, dia tak ada. Dia dalam dia Turkish, tak silaku, Turkish League ni Masih kalah. yang nombor 1 je akan masuk Champions Cup. automatic. Lepas tu nombor 2 kena masuk playoff. Kalau Feyenoord Trabzon, Trabzonspor tahun lepas 3. Eropah lah dia masuk Dia masuk Europa. Tapi Trabzonspor dia sekarang pun kena masuk playoff untuk Europa League. Oh lah. Dia kena playoff lah. Top 5 tu memang I think the most supported club dekat Betul. Turkey lah tu. Ya, Istanbul Başakşehir kan. Tak, aku boleh nampak apa tau, Turkish League ni dia akan akan lebih prestige daripada Saudi. Liga Netherlands. Maybe Eredivisie tu. Daripada Liga Portugal itself. Portugal. Sebab dia nampak, sebab dia punya hype dia lah sebenarnya. Tapi tu yang aku very disappointed dengan Turkey punya performance dekat World Cup. Player dia tak pasal deliver kan. pasal diorang ada like a strong league and also like macam star player, tapi dekat big stage je masa World Cup itu tak perform langsung. It's been a while kot. Last kali yang moment diorang ada kan is ada Gules score masa Euro. Betul. Menang kan. Itu je. Euro lama Euro. 2 years ago. Masa dia muda Jauh kita merewang ni. Kita cerita Betul, pasal pasal Arsenal ni. Arsenal. So Arsenal kesimpulannya dia akan beli backup jauh yang menyimpang kan. Jangan boleh Turkish. Sebab Martinelli. Bukan Napoli ya? Tak, Gala. So Martinelli kalau dia stay, which I think dia nak stay, then Arsenal tak akan belilah siapa-siapa dekat attack tu. Kalau dia beli pun aku rasa dia akan beli striker yang macam backup, which aku rasa dia tak akan beli. Ataupun centre back. Macam sama ada Konsa ataupun si Konsa. Konsa dengan Konsa. Liverpool. Jared Konsa dengan Ezri Konsa. Yes. Duduk Konsa dengan Konsa. Option lah. Duduk. Konsa Duduk England je player. Tapi saya nak tanya Mak, as a Arsenal fan, do you want to win the Premier League or do you want to win the Champions League now? I think Premier League still. Premier League still lah. Champions League tak nak langsung lah. Tak, dia grow sikit-sikit lah. Kau grow the stature. Sebab bila that's why saya cakap attacking kena ada kalau nak menang Champions League. Kalau lah nak Champions League, kalau lah nak. Yalah, betul lah. Tak, Champions League kau nak lawan Barcelona dah sign Rodri. Boleh. Cuma kalau dia sign Osimhen, okay. Tak boleh. Logik. Osimhen tu macam aku rasa lebih kurang macam Gyökeres lah. I mean Osimhen dia ada karakter lah best. Dia suka, dia fighter. Karas Kelly ke apa benda, something like that lah. Baras sekali lah memang aku rasa macam impossible loh. Dia indispensable loh. Tapi itu yang aku rasa dia nak sign Vini tu because of that lah kot. Sekarang ni tak jadi ni, dia kau kena get back to reality lah. Aku yang sempat ke? Lagi 2 minggu seminggu bang. Tak, dia 1 September. Dia punya mana 2 minggu ke? Tapi like signing tak best. Sebenarnya nanti player dia tak best. Dia selalunya kan sebab dia akan unsettled dekat pre-season kan. So bila main tengoklah macam player Isak. Ya, betul. Very off form. Yalah, So better sign awal daripada sign lambat. And then betul lah macam adik cakap tadi, macam if it ain't broken, don't fix it kan. Bila kau try nak macam Tak, fix itu it. je Liverpool. Mistake. Betul. Sebab tu kadang aku tak suka sangat transfer window ni dia tak align dengan start season. Game, yalah. Betul. Sebab hari season tu dah start dulu kan. Sebab kalau kau pasal hari tu kan dia ada press conference dengan Iraola pun dia kata dia dreaded the August punya part ni sebab sebab season kau dah ada team, lepas tu kau nak fikir nak beli player mana-mana lagi. So a lot of coaches memang that window tu of course dia akan bagi ruang lah nak register player satu. Lepas tu kau tengok ada siapa-siapa injured ke. Tapi a lot of people macam ada certain school of thought cakap baik kau transfer window tu sebelum start season. Itulah. Kalau aku macam tu lah. Kau imagine macam Martinelli ni kan. Okay, Martinelli ni pula terang-terang reported yang Arsenal nak jual dia, nak offload dia ke Galatasaray apa semua kan. And then dia tak masuk, tak included in the squad masa pre-season. Community Shield itu. Dia tak included in the squad. Tapi dia still dekat Arsenal. So macam untuk player-player macam ni yang tak settle lagi dia punya future ni, tapi league nak start dia ni. Hari Sabtu ni nak main dah. Tapi kalau dia nak offload, kau ingat loan ataupun outright transfer? Aku rasa dia memang sebenarnya Martinelli ni orang daripada 2-3 season macam orang cakap dia masuk dalam kategori player yang kalau ada orang nak beli jual lah. Macam tu. Kalau ada orang offer jual. Sebab dia ni dia tak pernah sampai yang macam dia power gila babi yang tak boleh drop. Dia inconsistent sikit. Lepas tu dah apa? Villarreal lah macam sambar dia. So kalau ada orang nak pay 50 million ambil. Barcelona.
Barca tak dia Barca baru ada Anthony Gordon tempat dia. Bayar bayar ambil. Eh, Tak nak. Hai, bunuh tak nak terus. ganti Luis Diaz. Backup. Italian League lah, tapi siapa yang can afford Italian ni? League okey, Napoli tu. Inter Milan. Inter lah. Inter Napoli boleh. Inter, Napoli. Juve pun okey. Nak cerita sikit Man City lah. Man City. Ya, aku dah tengok Galatasaray punya first 11 Man apa. City. So apa kau punya take daripada Man City punya tu? Adakah itu adalah effect of penat ataupun New manager ataupun kehilangan seorang bapa? Tak, apa Yang ni ada prediction Pep bila dia Guardiola. kena Kena sack. sack. In the Bila first Enzo kena sack? sebab bukan Aizat nak cakap mungkin terlalu awal ke apa kan. Tapi Aizat tak nampak anything yang dia boleh offer Kan? to Man City sebenarnya. Aizat punya sebenarnya question the first time Aizat dengar Enzo Maresca, why? Enzo Maresca. Lepas tu macam I tengok proven lah. Dia punya taktik tu Aizat boleh predict. Macam Foden tu dia nak mainnya attacking midfield tu. Dia nak main macam in the pocket tu. Memang tak boleh lah Foden tu. I mean tengah tu memang kena ada orang macam Cherky tu. Foden tu you can push onto the wing. Dia tak boleh. Dia bukannya macam Palmer yang boleh handle. Itu pun English. Jarang lah English ada number 10 yang macam boleh. Yang aku geli hati je kan. Jack Grealish main lagi tu. Oh, dia tak gila ni? Mana dia balik lah? Dia balik lah. And then dia start. Dia main dekat belah kiri tu. So saya rasa memang tu Elliot Anderson tu memang laki lah tak beli. Serius. Saya rasa memang macam Scam. tak, first of all dia nak ganti Rodri. Rodri tu a big hole. Yeah. Lepas tu cara dia main tu saya rasa macam a lower league punya style ni punya Swansea. style main. Diorang tak ada pivot. Bayangkan diorang main Kovacic. Okay, mungkin tak ada lagi Ada diorang Kovacic main? Kovacic main diorang main dua, Random pivot lah. dua. Maknanya Elliot Anderson dengan Kovacic. Tapi diorang tak ada Rodri tu lah yang tengah tu. Nak harapkan siapa? Dia mainnya attacking midfield Foden tengah. Memang susah gila lah. Itulah pentingnya Bodadi nanti. Boadi. Kalau dia sign Boadi mungkin dia Tak sign lagi. Belum. Tapi Oh, this dia week daripada awal kata City tahu tak sign. tapi okay, sign lagi. saja nak put into his position lah, apa Maresca punya position ni. Tapi the audacity kau nak main Foden attacking midfield, macam kau confident gila. Lepas tu kalah teruk pula tu. Kalau kalah yang macam boleh score lagi tak apa. Ini kalah yang teruk. Yang teruk yang macam statement loss. Maybe it's too early tapi aku rasa memang first 10 games tu, aku bagi dia first 10 games je. First 10 games. Maresca. Awal sangat tu. Aku rasa lah. Aku tak tahu ni aku mintik lah. Kau rasa Aku rasa City will go. Okay. Abang bayangkan City ni dalam EPL tu dia orang bukan tim EPL, dia macam bayangkan Real Madrid tiba-tiba main, masuk betul. dalam EPL. Betul. Dia macam tim European yang Dalam, level betul. yang dia alien. Maybe it's because of Pep lah. Ya, itu Pep dulu dia- sebab tu Klopp suka lawan dengan Pep punya So team. sekarang ni itulah tu bila bawa play coach yang macam tu, sepatutnya dia kena bawa that kind of mentality the same macam this is European level punya team. Tapi macam dalam game tu aku tengok lah attacking dia. Betul lah aku cakap phone aku tengok dia main juga. Jadi tapi aku rasa dia orang dah predictable. Tapi aku dapat rasa Maresca akan main attacking punya football. Sebab kalau ikutkan statistik dia bukan teruk mana pun main masa jaga Chelsea dengan Leicester. Leicester. Dia win rate dia 60% lah kira. Lebih kurang tu. Lepas tu Okay, dia every okay. game kalau adik balik tengok tadi dia at least satu game mesti 2 gol. Dia attacking lah. Itu team yang tak tira attacking. Ya. Untuk team yang tak ada striker yang sekarang prolific, sekarang ada Haaland, maybe dia boleh convert every game 4 goals. Boleh jadi. Tapi dia akan bolos banyak juga ah. Tapi aku ada lebih like macam teori konspirasi jugalah. Dia bukan konspirasi. Ni aku rasa dia punya Kebetulan. bigger picture dia sebenarnya. Bigger picture. yang orang yang tak sedar sebenarnya gap Pep Guardiola tu sangat besar. Betul lah. Dan Rodri City pun. Rasa Rodri. Rodri satu. Ha. Pep pun alah Izzat, Pep recycle team banyak kali. Dia tak ada masalah. Dia hilang satu star, dia ambil star lain, dia buat star lain. So kau tahu kan dia macam ini sama what happened with Liverpool dengan Klopp, Man U dengan Sir Alex Ferguson kan. Bila kau leave like a big gap Iconic tu. ah. Cakap kau it's not so much on the tactical apa lagi dah. Ini semua player akan affected ni. That's why aku cakap dulu macam diorang yang player-player City yang berani bagi-bagi interview yang macam bongkar ni apa semua kan. Diorang ni sebab ada Pep. Sebab dia buat ketiak Pep. Itu as a question. Kenapa sign Maresca? Panic signing kot.
Tak juga. Pada aku Azad, any manager yang akan after Pep Guardiola akan struggle. So betul dia nak struggle je. Tengok contoh Alex Ferguson lah. Lepas dia siapa je? Pos Alex Ferguson tu memang laughing stock MU. Tak sebab pada aku sebab Maresca dulu bawah dia. So kau bayang Maresca, Arteta semua dia macam same, bukanlah cut same claw, macam dia mazhab sama lah. Mungkin bila dah pergi tu. Otot sama. So kalau kau fikir balik, Maresca aku rasa okey, tapi agaknya mungkin dia punya reputation dia out sikit lepas dia koyak kat Chelsea something like that kan. But it doesn't take away from the fact that dia dulu kira macam disciple Pep juga. Disciple Pep jugalah. So at the end of the day mungkin dia orang punya thinking, okay aku tak payah nak tukar totally same philosophy something like that. Tapi pada aku again lah, pada aku rasa not to read too much into the first game lah. Community Shield sebab tengah balik semua. Saja je nak paint dark clouds over ni kan. Memanglah Arsenal power. So aku tak tengok, aku tengok highlights, aku tengok game lah. Tak, aku habiskan dengan statement yang macam okay, the next 5 years ni kau tengok City ni sama ada dia proper club ke ataupun dia just macam time without Pep. Pep Guardiola. Macam tu lah. Tak, lagi satu City lagi satu. Kau tengok apa-apa pun dia akan splurge money tu beli. Betul lah. Itu bawa Elliot Anderson. Kau tahu betul nanti kau bayangkan sebab dia punya first 3 matches aku rasa not bad juga. Dia lawan Bournemouth. Lepas tu Crystal Palace, lepas tu Coventry. So kalau kau fikir dia tak adalah macam tough sangat fixture. So mungkin boleh settle down macam macam kau cakap lah, macam betul-betul kalau buat beli masuk. Lepas tu rumour says dia pun nak offload player, for example Savinho dengar cerita akan pergi Spurs lah. Lepas tu dia cakap Marmoush is going to be offloaded juga. So siapa nak, macam Grealish kau tak tahu, mungkin dia pergi. Marmoush tu paling salary paling tinggi kan. Lepas tu tak, dia macam kau cakap last week dia transit club. Rangers baru masuk setahun dah jual. Betul. Ini dah macam tua. Tu tak kisahlah, tapi dia jual dah jual lagi. Kau patut kalau aku lah kan, as a Man City punya club kan, patutnya aku sign player macam Somerville tu. Kau at least kau ada someone yang macam young lah, and hungry. And lepas tu pergi Al-Hilal apa ni Somerville. Aku tak faham betul. Tapi aku harap macam Amar cakap, aku harap macam korang betul lah. Aku harap the reading supaya dia koyak sikit lah, supaya bagilah team lain challenge Arsenal, takkan Man City je kot. Tak, sebab Liverpool boleh. Aku tak tahulah, macam orang cakap yang Community Shield ni is just a friendly, tapi macam I can read a lot from just one game. Betul, sebenarnya. Kau ingat Pep boleh allow that team to his team to play like that ke? That's why I cakap the manner of the defeat. Manner of the defeat tu. Kalau kau boleh kalah, but not that 3-0. Ferguson will not allow that. Not apa ni Humiliated like that. So aku tak tahu lah whether aku rasa kalau kau nak predict between Arsenal and City to win the league, memang bagi aku Arsenal lah. That's easy lah. Okay, tim-tim lain ni apa cerita yang korang punya ni lah. Aku nak sembang pasal Liverpool. Boleh. Hari tu dapatkan sekarang guys. Lagi tu saudara Khairul Anwar. Awak tak muskil ke dengan apa yang saudara Aizat pakai? Saya terlupa. Alamak. Kecil hati beliau. Saudara Aizat, apakah itulah yang cantik? Sila jelaskan apakah Inilah dia saudara Bomboy. Ini adalah satu baju windbreaker. Sesuai Pecah angin. kalau naik atas motor. Atas motor. Tolong jelaskan lebih lagi tentang reka bentuk windbreaker ni. Tengok belakang ada. Yes. Ui lawa lah. Dia ada banyak room kat ketiak ni. Aku pun tertarik. Actually Korang semua boleh beli dekat zeus.com.my. Sekarang. Pre-season last game dia. Lawan Como. Okay. Kan dia 2 game kan, tapi ni game yang bestnya lah. Nama Fabregas Fabregas lagi aku. Shakir perform. So dia main dua defender yang baru sampai. Araujo dengan Jake. So aku nak tengok diorang dua je dalam game tu. And apparently dia benda tu sangat memuaskan lah. Stabil lah. Sangat stabil tu. Boleh stabil without Van Dijk? Boleh sebenarnya. Dia start ke Araujo? Tak, dia masuk second half. Dia masuk 40 minit. So partner untuk Van Dijk. VVD adalah habis. So Yang kekal VVD je lah. betul. Sebab dia captain kan. So apa ada perasan kan? So Van Dijk dia boleh buat benda yang klasik dia tu. Art dia tu. Tak seni berat dia tu. Seni berat. Sebab apa? Ada seorang tu, diorang ni, dua ni main macam anjing kau. Kejap, okay. Dia macam Van Dijk pegang dia, lepas. Dia macam
bila sangat memerlukan, macam Konate kadang-kadang dia macam Van Dijk juga, dia tak nak masuk sangat. Dia agresif gila. Tapi Araujo macam kan? clumsy Araujo pun dia. paling- Macam paling clumsy betul. Pepe. Siapa? Araujo ke? Araujo. Betul. Macam Pepe sebenarnya. Pepe. Ya, ya, ya. Keras gila. Ya, Yang ya, ya. itu yang sepatutnya kena ada quality macam tu yang kena ada dekat Aggression. EPL. Dia agresif. Sebab Tapi EPL senang concede betul tak? penalti lah. EPL dia famous sebab apa? Defender agresif. Oh betul. EPL susah. Sebenarnya EPL yang susah nak dapat foul macam tu. Betul. Aggression. Aggression. So player-player macam ni penting. Betul. So lagi satu tadi, jaket ni Jeremy ni. Dia dari mana Jeremy Jacket ni? Friends, Lille, Ron. So dia ni State round. pandai main bola ke depan. Pandai gila. Dia pandai lepaskan diri. Sebab tu dia boleh gol. Kalau formation wise, Formation wise, okay. Areola Okay, punya sekarang, formation best okay. Dia main attacking football. Best. Cumanya, sekarang ni aku nampak eksperimen lah. Masih eksperimen dekat right wing. Right wing siapa? siapa? Dia Munoz tu. Munoz. Rio main right wing. Rio main right Random wing. gila. Okay. Dia, Bukan hari last season dah ada pernah main tapi dah. terkadang kau boleh nampak apa tau? Diorang punya game plan dia, attacking je 4-2-4. Okay. So dua midfielder dia akan stay kat bergerak tengah. masuk- So Woods sampai ke Terus center cycle. sampai dekat ni. Sampai center dekat defend. cycle. Tapi aku tengok words, aku tengok aku sebenarnya nak tengok Jeremy Jake punya highlight. So aku tengoklah game tu highlight Jeremy Jake je. Tapi setiap shot Jeremy Jake punya highlight tu ada words. So maknanya words Berlari. turun. Dia betul. drop turun Betul. banyak agak. Tapi diorang rotate. Maksudnya kalau dia dah turun, so akan ada seorang midfielder akan bantu buka ke wing. Sekejap. Dia kat mana position? Siapa? Woods. Woods Kiri. ni attacking midfielder. Attacking midfielder. Attacking Kiri. midfielder. Main tengah lah. Dia macam So kiri siapa? Kiri wing Ni, kiri. Gakpo lah. Oh, Masih Gakpo lagi stay, lah. Gakpo. Aku segak post stay je. Yelah, stay dah kot. Aku Sebab dapat assist stay. KTK pun sebenarnya lama kan je. Oi, belum lagi. Jauh lagi perjalanan tu. End of the year tak salah aku pun. si Isak macam mana? Okay. Isak tu okey. Dia Itu masih tak ada pandai. puji. Dia boleh main. Dia tapi cumanya player Liverpool ni aku tak tahu. Aku maybe memang tak suka Szoboszlai pun. Dia lambat gila lah nak passing. Kau nak sungguh sampai Isak tu dah terlepas ke offside baru nak fikir nak passing. So memang tak ada option lah. Isak tu kena awal je sebenarnya kalau main kan. Dari midfielder yang macam kita main dekat Lego lah. Sebelum sampai tengah kau dah through ball. Dia ada speed dan dia ada creativity. Sebab saya kena fikir. Ni kalau kau dah defender dah low block, kau nak main macam mana tu? Kau pun nak expect apa kalau Liverpool lawan dengan team Fulham kau pun dah low block. Kita actually expect Isak akan struggle macam bila masuk Liverpool. Pasal dia dekat Newcastle dulu, dia banyak space macam nak counter. Betul. Ataupun nak start main direct. Tapi bila kau dah masuk Liverpool, kebanyakan opponent akan main low block. Sebelum apa-apa, Liverpool pegang bola dari defense je terus low block. Kau kena improvise cara main kau. Betul. Sama ada kau jadi macam Henry yang macam jenis tarik ke tepi. Waktu kat kan. Pergi ke wing, pergi ke wing. Pergi wing. Pergi buka, ke wing masuk. dekat. Dia rasa Isak dia miss Tonali lah. I think Tonali masa dulu memang link dengan dia dekat Newcastle midfield tu gempak gila. Pernah sekali main dengan Man U, dia link dengan Tonali macam pemain futsal. So sekarang problem Liverpool adalah passer dari midfielder Yes. tak leader. Kreatif. Tak Yang kreatif, betul. ball to fit. Ball to Maknanya fit yang berani ke depan. Isak Soalnya tu Woods tu. Tak, tu lah yang cakap I pelik. Kenapa Woods tak boleh buat dekat Liverpool sedangkan dia boleh buat gila Abang babi rasa dekat Jerman. betul defensif Jerman tak sesusah La Liga UK. Liga UK US. kan very close Tight, down, tight, very low block. Tapi boleh je lepas tu sebenarnya. Diorang tak berani. Tu je. Aku sebut slide buat kot. Szoboszlai. Aku Tapi dia tak kreatif. Dia tak kreatif. Tapi Dia banyak berlari lagi Dia kena level Thiago Alcantara kan. Dia Ya. kena- kata tu tahu sangat. Rindu Sangat. Dia kena play macam tu. Dia kena magic. Tapi improvement signing tadi takkan Liverpool tak nak sign. Okay, Liverpool Bakola on the way. Sangat on the way. Sebab dia latest game PSG tak ada Confirm. Bakola. Dia tak ada. Tak ada Bakola. Okay. Okay. Lepas tu ada lagi seorang. Mbaye. Mbaye. Mbaye ni Mali Switzerland Kan? Dia mana? Itu Mazambi. Mazambi. Kan? Sorry, Mazambi. Mbaye Mbaye. Ibrahim tu. Mali Mali kan? Dia Mali kot silap. Striker. Dia ada NDIA lepas tu dia Dia attacker. Attacker. Wing kanan Main mana? 18 tahun. Alah, 18 tahun lagi. Dia PSG Tak ada PSG. Tapi dia Senegal. Sorry, Senegal. Yelah, ni jenis yang lahir dekat Paris lah tu. Dia ada dua Mbaye tapi yang aku rasa Liverpool target ni yang PSG ni kan. Ya, dia main hari tu dekat World Cup best.
Dia main untuk Senegal. Main Main. 18 tahun. Dia main 18 tahun. Dia- Dia play yang kita terlepas sebenarnya. Yang terror. Yang baik. Yang baik. Sebab kita nampak dia macam player orang tua. Tapi bila aku tengok umur 18. 18. Dia of course dia tak main Tapi dekat. dia squad, dia dan PSG squad player lah. So dia nak salah satu dari Tak, dia ambil dua-dua. dia nak ambil Aku dulu. dapat rasa dia ambil dua-dua. Okey lah. Ambil lah. Cik, ambil lah. Still rasa patutnya sign Estevao. Dia nak jual siapa? Estevao. Tapi Liverpool tak nak jual siapa-siapa kan. Tak ada, dia tak tak offload lah. siapa kan. Aku tak tengok full game sebenarnya, tapi aku dapat rasakan sebenarnya Ball stay. tak, aku tengok Gakpo gameplay yang setakat mana yang aku tengok dekat daripada Jeremy Jacquet punya highlight tu lah. Aku tengok macam terlampau slow build up Liverpool. Betul. Macam words kena drop deep. Drop deep. Kau tengok macam Arsenal yang baru ni yang lawan City tu kan. Odegaard memang kira dah dia tak buat dah kerja lama dia yang nak drop deep collect bola, lepas tu nak hantar ke depan apa semua tau. Sebab kerja tu dah settle Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes tu power sikit. Yang tengok gol dia weh. Dia boleh hacah dulu Keeper tu golek tu kan. Bono. Rumah tu golek tu. Terror. Itu bagi power. Yang Jahat. Jahat. Bruno Guimaraes tu macam terus right fit. Dah Betul. terus muat. Dia boleh isi tempat tu. Sebab dia punya role tu dia settlekan yang apa tau. Dia kreatif tapi deep lying kreatif. Tapi dah Dan juga dia boleh macam box to box juga. masalahnya Zuma Bendy semua macam nak main. Tak main. Tak main dah. Lewis Kelly ni tu. Luis Kelly. Ini macam. Luis Kelly. tak pergi menu lah. Tak pergi menu lah. Aku suka macam dia topik ni dia masuk balik ke Arsenal. Tak. Tapi bagi aku, Dah habis dah. bagi aku impactful lah gameplay dia. Dia better main dekat midfielder tu. Ya, Gila, betul. tu true ball dia tu. So, Luis Kelly ni pula cerita dia Arsenal pergi offer dekat Chelsea dengan MU. MU Jual, pun. tu jual. Ya dah. Hari Loan ke jual? Nak jual. Sebab tu menu antara potential left back punya option is apart from Left back, Lewis Hall, masuk sekali lah. Lewis Kelly. Tapi kalau dia jual dia boleh jadi yang macam mana kita jual Ashley Cole dulu kau tahu masa ni. Chelsea. Ya sebab sekarang midfield Arsenal dah stack sangat ni. Dia Stack, kena dia kena ada Dia kena jual. Kena jual lah. Dia memang dah ada rumor dah Zubimendi nak keluar. Oh sebenarnya kena. Bukan nak keluar lah. Ada orang. Cik, ada orang. Ada orang lah. Tu lah Azal Zubimendi kena bergerak balik Spain tu. Cari Ini confidence baru balik. masuk last year. Ya, last year. Dia tak boleh cope physically. Betul lah, betul tu. Ni macam Rangers tu masuk setahun. Yalah, masuk. transit. Tapi ni ada market, ada value lagi lah. Sebab dia Budaya. menang tim dia menang. So nak masuk ke menu kalah dengan Amorim. Apa cerita? Kalah dengan Amorim. Kalah dengan coach lama. Tak apa. Amorim pun habis game macam suka hati. Sial. Macam, you miss me? Tak, dia ada orang highlight apa ni masa habis game tu. Semua orang pergi salam Amorim tau. Mazraoui, Bruno first lah. Bruno yang salam. Lepas tu yang dua orang je yang tak salam dia. Siapa? Cuba teka. Dalo dengan Rashford. Okay, lagi seorang. Rashford confirm lah. Rashford dengan ni, Mainu. Mainu. Tak main. Oh, Rashford dengan Mainu. Rashford dengan Mainu. Lepas tu Dalo tak tahu kenapa lah. Dia tak salam. Tapi macam Mainu dengan Rashford kau tahu lah. Rashford. Dalo apparently dengan Amorim ada bobo bacang. Aku Ya tak ke? tahu lah, betul lah. Aku tak Oh, ya? Tak tahu, aku tak tahu. Aku baca dalam internet lah. Wallahualam lah. Bobo bacang. Aduh ni lah tu. Tapi main. Selalu main. Tak main, tak ada. Ada orang cakap masa gambar dia refer 3 orang tu, dia cakap mungkin Dalo dalam video tu dia dah salam, tak nampak. Tapi boleh nampak yang Rashford masa dia orang semua pergi kerumun Amorim, dia buat tu Rashford kat belah sana. Gameplay sebenarnya okey. Macam walaupun kalah 4-2, sebenarnya macam aku tengok lah ada goal yang offside, ada yang tapi dia very friendly punya game kan. Telemans main lah? Ha? Telemans? Telemans main? Telemans main? Telemans semua nampak Tapi okey. biasalah lepas kalah tu semua macam panik. Oh, kenapa tak beli lagi ah? Itulah biasa lah. Itu biasa lah tu. Tapi itu lah yang highlight tu Amorim lah. Amorim punya macam gelakkan balik lah. Amorim ada dig sikit tau. Dia masa dia nak keluar balik bas tu macam ada apa English reporter macam tegur dia. Oh, so macam Amorim cakap so do you miss me? Lepas tu apa Amorim cakap macam now it's more boring right? Oh ya, dia press conference. Tadi reporter tu. Dia salah reporter. Aku tak tahu lah. Itu very good answer lah. Aku tak tahu dia menganjing ke atau dia tak menganjing. Alah, itu nampak sangat dia happy tu time tu. Happy He's a tak menang. happier man. Happier man. Happier man in Tapi Milan. sebenarnya to be fair to Amorim this is his squad tu sebenarnya. Kalau sekarang ni. to be fair sebenarnya that team yang sekarang Man U ada ni yang carry inherit ni semua yang dia sign tau. Player-player yang macam Mbeumo, apa ni Cunha, Sesko. So macam aku rasa he has credit juga macam walaupun mungkin time tu dia tengah
tak tahulah kecoh gila dengan bot ke benda kan. Tapi mungkin. basically aku rasa this is his squad lah sebenarnya. Tapi okay, he had the players back then. Tapi what did not work? Apa yang beza? Pada aku rasa tak. Aku rasa dia ni terlalu stick to the principle. Dia nak 3-4-3 juga. So basically pada a lot of people dia tak flexible. So kalau kau tengok pun, kalau kau tengok dalam dia punya 15 bulan pun, berapa kali dia abandon 3-4-3. Sekali-sekala je. So basically that's the argument lah. Lepas tu kalau macam kau dah main macam tu, lepas tu result tak keluar, of course players ni moral down, something like that. Then dia gitu lah. Lepas tu doesn't help juga dia pergi criticize tu, dia kena dia criticize terus terang, something like that. And I'm pretty sure dia ada issue dengan player lah. I mean sampai sekarang orang cakap kenapa tak boleh main Maino. Maino didn't play. Maino dengan dia dengan Amorim rasa 40 minit something dia punya game time. Dia tak injured ke apa? Tak ada. Dalam season betul-betul tu. Lepas tu Maino. Lepas tu Carrick take over, dia mainkan menu power siut. Kan sampai dia viral, sampai viral yang Maino dia berada dia buat free Maino. So apa, korang tak ada any like exciting new signing selain pada Tielemans lah? So far tak ada, tak ada lagi dua. Tapi yalah, akan datang? Ke macam Ineos tak percaya dengan Carrick ni punya to spend money on Carrick ni? Itu aku tak tahu. Itu okay. Macam kenapa aku surprise like MU masuk Champions League tau. Yalah. Then Akan ada big signing lagi. And then say whatever you want about Manchester United for the past performance like 5 years ni, tapi they are still one of the biggest supported club in the world, and they have money lah. Yeah, that's why. So aku tak tahu kenapa now. I mean, if there is any more perfect time to spend, it is now lah kot. Itu yang aku tak tahu kenapa tu, because underwhelming in the market. Pada aku at least kalau kata okay lah, pada aku they got it right early one masa dapat Santos. So memang kita nak this one. Andre Santos. Andre Santos. But again dia tak ada perfect. Kita tak ada like to like Casemiro punya. Macam kita discuss tadi juga, kita tak ada like to like Casemiro punya replacement. That's why all these rumours Manu Kone. Santos is not that Santos boleh, tapi dia orang cakap mungkin sebab dia muda lagi, dia tak fully yang scary kan. Ini satu benda yang macam oh insya-Allah scary-nya. Ni Mark Goldbridge point out. Dia kata belakang empat yang akan start first game menu ni is Luke Shaw, siapa ni? Lisandro Martinez, Maguire dengan Dalot. Diorang ni dah berapa lama kan? It's the same back four masa Eric Ten Hag. Sebelum Amorim pun. So macam apa dia punya voodoo yang dia dapat lah. Dia boleh stay dalam club ni. Betul juga tu. Lama. Dia ada masuk dia play baru, tapi still dia macam tak into the first team tu. Dia kata macam since 2000 something. Lama. Eric Ten Hag punya first season, that's the 4 starting players lah. Time tu Arsenal dah tukar berapa kali time tu Liverpool dah tukar berapa banyak. And sama buat comparison lah. Since that time kau boleh tengok Man City punya rotational player semua dah tukar. Dia mana ada back 4, tinggal Ruben Dias aku. So Scholes ada cakap macam bagus juga. Dia kata actually daripada kau sign midfield, okay memang kena ada midfield, kau kesan lah satu lagi center half yang power, yang center back yang boleh, I mean fresh kid lah, nampak center back menu tu. Tak, aku rasa dia macam kita discuss last week. Aku rasa aku kan nak cakap suruh kita spend macam Spurs sampai 7-8 player. Tapi pada aku macam kita discuss last week, definitely macam Izzat cakap, you need someone probably on the left back. Sebab kita tak boleh assume Luke Shaw memang main 38 games last year, which is quite good record. Tapi you just want short looks dia long term injury, dan of course dia orang cakap mungkin boleh ada cover sebab dia still ada Mazraoui boleh main, but you probably need a backup left back lah. That's why tengah Lewis Hall keluar, something like that. And then aku rasa the front area
not bad okay, not because bad. Fran Sesko okey. balik. Aku The rasa mid, Mbeumo, Cunha dengan Sesko boleh digilap lagi lah kan. Tapi Yeah. yang aku rasa the mid player because kalau kau tengok mid is what? Tielemans, Bruno. lepas tu Tielemans, Bruno, Ugarte dah out. Lepas tu you have Santos. Santos, Ugarte Ugarte out for the year. Dia Ugarte pun kalau ada pun semua tak ada lah. So dia kena, lepas tu dia kena backup Maknanya lah. midfield pun tin jugalah sebenarnya. So basically kalau kau tengok Maino. Maino. Tapi kalau kau tengok like to like macam kata kau nak macam squad depth, tapi game masa Milan aku tengok juga dia tu. Basically dia start teruk Milan score tu bila dia keluarkan Santos. So basically tak ada runner dekat. So kau boleh agak katalah kalau kata Man U tiba-tiba kena lawan yang team yang betul-betul outplaying kau, yang semua workforce semua, kau go outplay in the midfield, takkan kau nak harap. I mean Bruno will be Bruno lah. Dia akan make the passes. But you need macam Casemiro atau Maino untuk buat the dirty work lah. Aku rasa itu mungkin kurang because aku rasa creative wise pada aku Bruno ada, Tielemans at least ada lah. Hopefully walaupun dia kaki kaca, kalau dia boleh back to form, kita boleh rely on Mason Mount certain games. Tapi aku tak boleh expect. So sekarang ni kita tak ada yang macam kau cakap tu the Declan Rice. Yang betul-betul Declan Rice. Declan Rice ada dia punya dia punya Goretzka. Dia tengah free agent ni. Jangan kena tipu dengan Bayern sekali lagi. Bayern scammer. Bayern scammer. Tapi aku nak Goretzka betul ke? aku nak tanya okay lah, apart from those things yang kau cakap tadi, kenapa who is in charge of Man U ni punya recruitment? By right is Jesse Wilcox. Jesse Wilcox lah. Carrick ada say tak? Berada dengan Jesse Wilcox. Tak, I think dia buat the new structure supaya Wilcox will do all the negotiation something like that. Tapi of course Carrick will have a say in terms Pasal itu susah nak sign player macam aku tak tahu. Aku rasa I mean Jason Wilcox itu to be respect lah, macam he won the Premier League. aku suspect sebab lah Man U the problem. Kau kena faham juga Man U the problem when we was taken over, dia everything's collateralized. So maknanya bila the Glazers took over, they collateralize the Man U punya tu as part of dia punya debt obligation. So sekarang ni Man U kalau kau tengok dia punya, kalau kau bayar hutang semua, dia bayar service debt je, because masa dia ambil tu dia panggil something, dia ada model lah. Mana model tu dia akan ambil tu, instead of pinjam duit, kau guaranteed all the future earnings semua as part of the ways untuk kau bayar balik dia punya obligation. That's why dia orang bengang dengan Glazers, because Glazers technically bila dia ambil alih, dia tak keluarkan duit benda pun. Dia tak basically dia tak recuperate apa ni yang 10 years punya signing semua lagi tu, Pogba semua tu. Belum lagi recoup lah. Masih berhutang. Lepas tu kau tengok Man U, the problem the last few years, kau tengok macam team lain, kau at least macam Arsenal, kau tengok Liverpool, koyak mana pun, kau punya player resale value ada. Tak ada. Tak ada lah. Mana kau tengok macam Man City kan. Ada lah, okay lah. Arsenal tak ada lah, because Arsenal I think the highest sale Oxlade Chamberlain kan. 43 juta. Last kan. Kau bagi ke? It was 35 million. Arsenal punya sale memang teruk. Lepas tu macam Man U kau tengok macam dia player sama ada dah teruk sangat sampai terpaksa go on free. So macam Sancho kau tak boleh jual. Lepas tu Pogba kau tak boleh jual, dah habis. Rashford pun Rashford boleh pakai lagi lah sebenarnya. Boleh pakai, tapi boleh pakai lah. I have a feeling yang sebenarnya memang they cannot get rid of him. Dia tak boleh macam, sebab dia ni macam dia dah dia ni motivational player je tau. Dia kalau macam nak masuk World Cup baru dia main betul. Kalau nak masuk apa ni baru dia main betul. Ni macam Champions League dia nak main betul lah. Tapi tu lah, lepas tu kau tak boleh harapkan dia. Lepas tu aku rasa mungkin sebab kita pun the pay structure kita dah bayar mahal. So tak ada berapa team lain yang boleh afford bayar Rashford pun. So that's why dia orang cakap antara sebab dia orang antara all this fan punya blog ni, dia cakap mungkin Man U sangkut ni sebab kita tak tahu macam nak buat, sebab kita tak ada lagi duit, sebab kita tak boleh release Rashford lagi, because bila kau release Rashford, a lot of the salary dia I think the highest salary dia is highest in, kalau betul lah salary dia is highest, even higher than Bruno.
Dia punya weekly wages. Betul. Sir Rashford. Betul. Because dulu the highest paid player last year was Casemiro. Casemiro of course the paling tinggi lah. Tak silap aku the second highest was Rashford then Sancho. Then Bruno. So Bruno not even sekarang Bruno I think second highest je. Aku ada feeling kan sebenarnya macam Rashford ni and then macam Mainu, even Skelly pun. Diorang ni yang England players yang orang hypekan tau. Even Elliot Anderson pun aku rasa. Diorang akan at one point terlalu hype sampai tak diorang power. Macam Rashford lah. Tapi dia macam sebab sangat banyak pressure daripada English punya media semua. Diorang akan itu yang aku risau. Macam Mainu. Terbawa. So pada aku I think kesimpulannya aku rasa we could have done more in terms of buying players, and then sampai sekarang every year mesti ada masalah macam kau cakap Abang Adik cakap bila dekat transfer window ni kau buat panic buying, lepas tu player tak boleh gel something like that, dan susah lah. Dengan Arsenal punya situasi macam 10 tahun lepas tu. Centre back 4 tu apa sistem Boleh tukar dah overhaul kot. What is that? Betul. Dia macam tak nak tukar tayar apa ni servis kereta. Betul. Tak nak tukar. Dah apa ni Tayar dah botak. Bunga tak ada. Dah keluar dawai review. What does that tell you? Maknanya diorang memang tak ada duit nak servis pun. Empat dah dia Dah dawai review. Dah pecah. Dia macam apa? Dia boleh lagi ni tayar ni. Tak boleh tu. Tak boleh. Lama sangat tau back 4 tu kat situ. Jap, aku baru terbaca rumours sebenarnya Bruno Fernandes kena bid dengan Galatasaray. Kena bid. Dalam 5 juta. Reject tapi Kontrak diorang nak set to offer double price. Kontrak dia. Tak, what if kan kalau tiba MU accept and then players sebenarnya memang nak pergi sana sebab gaji tinggi. Kan sebab isu dia gaji Bruno kan gaji, tapi that's why dia orang tengah, aku rasa ini pun agents play ke. I think that's why bila dengar tu saja buat because suruh MU sign kontrak. Because Bruno punya kontrak ends next year tapi option 1 year. So basically sampai 2028 lah. So basically all these rumours aku rasa dia nak negotiate kontrak to be honest. Tapi pada aku senang je. Kau just make him the highest paid player lah. Betul. Tak apalah. The fact that Rashford is the highest paid player, kau bagilah Bruno. Mamat ni everything pass for him. So adakah contoh kehilangan Bruno, kalau contoh season ni dia jual Bruno, akan buatkan MU terasa? Itu memang tak, aku rasa jawapan pada soalan adik tu, everything goes through Bruno dekat MU. So kau tak boleh unless kau bawa someone yang boleh macam kau tak boleh Tielemans tak boleh replicate everything Bruno buat. Probably 60-70%. Tapi ada kau tukar taktik lah. Kau tukar taktik maknanya main 43 yang macam Man City pivot apa macam Rodri seorang bawah. Instead of attacking fielder, the defensive fielder very deep. Boleh lah kalau nak try. Because aku boleh argue, for example, kalau kau ikut kriteria in terms of player mana dalam Premier League ni yang paling valuable to the team, maknanya memang Bruno. Kau boleh cakap macam Arsenal sebab team. Arsenal kau tak boleh pinpoint seorang pun sebab everyone kau nak cakap Man City kau boleh cakap Haaland, tapi kalau kata because dia konsep most valuable player lah betul betul. Aku rasa kau tanya semua orang semua akan cakap Bruno. You take Bruno tau. Dia MVP Dia nak Liga. kontrak baru apa? Dia nak gaji lebih daripada Rashford. Lebih daripada Rashford. Dia tengok Rashford macam gaji pun sama Ini aku rasa Bruno ni pun pandai juga. Aku rasa dia baru 31. Betul. 31. Dia macam ni lah. Aku bawa pernah bawa Amar. Aku cakap twilight of the career kan. Kalau kau nak buat duit, kau 33-34 tahun, kalau kau dah star player macam Casemiro semua, kau boleh pergi MLS, kau boleh pergi Saudi, kau boleh buat duit. Kau boleh buat duit tu mungkin 2 tahun gaji tu boleh cover 4-5 tahun. Mungkin dia nak menang. And he wants to win. He wants to win. Betul-betul dia nak menang at least one Premier League lah. Pada aku rasa Bruno punya next move after Euro 2028. Aku rasa dia mungkin dia nak another crack Euro untuk menang. Lepas tu bila tu aku dah 3 tahun aku nak menang. CR tak ada. CR retire. Dia kata 1 year kan. So Euro dia tak main. CR last year habis. CR dah settle down, dah kahwin semua kan. Hence link to the episode je. Kenapa kita perlukan Bruno dan fantasy pick. Okay, by the way kita orang akan buat selection fantasy league kejap lagi. Betul. So stay tune. Kalau korang nak join kita punya Fantasy League, boleh scan QR code dekat bawah ni. Sebab aku rasa dia punya deadline hari Sabtu. Arsenal main pukul Sabtu. Deadline because Sabtu pukul 3 pagi. Jumaat malam. So Sabtu pagi. So 1:30. Deadline 1 dia deadline sejam setengah sebelum kick off
Kita tengah gig. Oh, korang tengah gig. Tak, sebelum gig. Oh, korang ni. Sebelum Boleh lah tengok sekejap. Okay, siapa-siapa yang free dan tak tengok bola hari Sabtu Sabtu dekat BKL. Dekat BKL. BKL. Permaisuri. Pukul apa? Pukul 5 sampai pukul 11. Oh, 5 sampai 11. Lama Tu ada. Ada band-band lain main juga. Mana kau akan miss hal Man U lah. Boleh kalau kita start lambat sikit lah. Buka lah sambil-sambil buka. Kita selalu buat benda tu. Don't worry. Atas air kan. Lagi-lagi KP tu. So macam mana nak beli tiket? Datang dong. Oh, datang je dekat Dia klasik lah. Klasik Dia klasik style lah. Pergi zaman-zaman lama. Rock and roll ni. Kau jap flyers dari WhatsApp punya screenshot. Because why not? Why not? Kopas nanti flyer tu. Weh, flyer tu kau waterprint tu. Kau waterprint ke? Original lah. Nanti aku pass. Alright. So aku harap kita close Man U, aku harap dia akan beli 1 or 2 more. Hopefully another, macam aku dengan Aizat memang Manu Kone tu lah. Ataupun sesiapa yang boleh cover Casemiro. You have to buy lah. Kau Dia tidak macam dia dah sampai tahap kena beli pasal Champions League. Itu je. You have to spend more. Baru masuk kan? Last season tak ada. Tapi the target is league. Tak, bukan nak menang Champions League je. Kau nak squad nak enough big squad. Macam ni. Contoh kau dah masuk Champions League, takkanlah kau nak biar team kau bagi second team yang main. Betul. So mestilah Champions League akan masuk Tapi team yang lagi plus extravagant. aku kalau boleh aku nak menang juga domestik. Kalau tak menang, kalau tapi tak menang Relax lah dulu. Relax. Hold your horses. Masa aku tak. Masa aku kalau tak menang domestic league yang Premier League title, at least FA Cup FA ataupun Cup. Tapi to be fair, jangan terlalu ayam lah. Actually kita ada a few players yang settle back yang baru macam Aiden Heaven tu semua tu. Diorang boleh actually diorang tu okay sebenarnya. Dia akan dapat game time lah confirm. And then banyak yang Aziz suka Carrick ni, dia banyak recruit Player muda masuk dalam squad. Masuk dalam squad. Actually the young players not bad. Just not bad. Serious. So the young players yang macam aku tengok yang Harry ada Amas ones yang betul-betul, Shia Lacey. Shia Lacey tu quite good. Toby Collier. Okay, semua tu boleh lepas tu the left back sebenarnya ada Harry Amas tu, tapi mungkin dia kena hantar tu lah. So hopefully dia terlalu awal lagi. Another one yang aku rasa the 2-3 years akan shine hopefully is JJ Gabriel. Cakap So JJ Gabriel cakap cannot win with the kids. Yeah, you cannot win with kids. You cannot win the league with kids. tak apalah, tapi We heard that before. Tapi okay, just looking around at the league, okay sebab aku on top ni kan. Aku suka tengok. Oh, geram. Geram pula aku. atas. Dekat atas. Dia dapat 1 year pass. Geng telur dalam peti ais. Siapa yang nak climb the summit ni, nak take over the spot ni kan. To be fair, aku macam tak takut mana-mana except for maybe Villa okay ke? Villa Spurs aku takut pasal Banyak transfer. kan Spurs ni dia North London Derby je. Time North London Derby tu bila kau nampak Spurs ni boleh challenge Arsenal sikit, aku dah cakap cuak sikit lah. Tapi Villa aku rasa Villa is a good shout. Villa aku rasa kau tengok Manzambi tu. Tak, macam benda macam yelah, kita asyik cakap pasal the big clubs kan. Korang rasa yang tim-tim lain mesti ada something Someone kan. Korang sekarang ni Premier League ni the whole Quality lah. wah, itu semua dah build untuk macam diorang semua, yelah mungkin Arsenal team tu beat, tapi diorang semua ni macam I tak terkejut lah kalau diorang semua ni nak menang league sebenarnya. Semua ada aspiration nak menang league. Pada aku mungkin dia tak cukup power untuk menang league lah, tapi untuk disrupt dan terus. So the 3 Bs lah. Brentford, Brighton, Bournemouth. They've always jadi team yang aku rasa surprise. And then Brentford, kau tengok tu Keith Andrews pun, dia pun kau tengok dia punya, tadi aku berbual kan, dia kata friendly dia menang Eintracht Frankfurt 7-0 tu. Lepas tu dia punya 3 tu, dia punya 3 yang Ivan Thiago. Igor Thiago. Kevin Shade dengan Dango Watari. Watari betul lah. Watara. And these clubs they have no pressure untuk menang league. So macam lagi aku rasa sebenarnya the key word is pressure. Pressure is always the enemy of kau dalam Premier League tu. So macam menjawab sama-sama, mungkin dia tak cukup power lah, tapi dia orang mungkin akan disrupt lah kalau kata they might take off points Arsenal bila kau dah Sekejap, kita speaking of Aston Villa, aku baru tengok Aston Villa punya rumours tu. Oli Watkins nak ke Saudi.
Lepas tu dia ada potential maybe Karim Benzema. Tapi dia dah confirm beli ni kan, Dion Suzuki kan. Betul. Dia dah beli Suzuki dia sebab keeper Emilio Jepun. Martinez nak pergi Juventus. Okay. Banyak gila ni. Dia dah confirm sign Dion Suzuki, keeper Jepun tu daripada Parma. Sebab Dion Suzuki tu patut pergi PSG tapi gaduh. Tak tahu. Aku rasa pasal agent dia kalau cakap mungkin minta duit lebih kot. Sebab apa tau? Diorang dah bahas flight, private flight semua dah sampai. Oh. Tapi tak jadi pergi. Tapi nak tanya korang macam Tak cukup restoran Jepun. ni factor ni juga coming into the new season ni, factor yang all the new rules apa kau ingat the new rules yang macam yang gila apa? Sama lah the substitution yang semua. The substitution yang 5 seconds. Ada. Yang apa restart tak boleh lebih dari 5 seconds Boleh. Apa? Yang keeper injured, player tak boleh pergi ke sideline. Betul. Tak boleh pergi minum air. Apa ni lebih manager kena ni sub seorang keluar. Dia kalau goalkeeper jatuh, Aha. team yang goalkeeper tu injured kena nominate seorang player untuk stay out of the field for 1 minute. For 1 minute. Padas. Itu drastic tau. Itu macam undang-undang macam main game apa tu yang ice hockey. Itu something like that. Kandang tu. Ini semua sebab teknik arambol lah ni. Tapi macam So kau faham dari itu saja. So for example David, contoh David Raya jatuh, injured. Faham. So basically dalam juru baru ni referee kena pergi dekat Atita, you nominate seorang keluar seminit. Bila seminit dia tak boleh masuk for So, kalau 1 minute. betul-betul injured pun kena juga. Yes. Kena. That's the rule. That's the new rule pasal keeper. Apa macam Kenapa? Apa? Aku rasa dia punya mungkin dia nak bagi disadvantage ke apa-apa. Dia cakap keeper only Dia cakap macam ni, if a goalkeeper requires treatment, managers must temporarily nominate an outfield player to sit out for 1 minute to prevent tactical delays. I don't know what is tactical delays lah. taklah biasanya. Mana dia nak Biasanya keeper akan macam tangkap, lepas tu dia akan baring, lepas tu dia akan buat injured macam lebih-lebih lagi masa bila dia tengah under pressure. Dia macam time wasting. Dia kira momentum. dia lagi satu kalau macam keeper injured, selalunya ref akan tiup whistle sebab you totally Cuba kalau disadvantage. coach ni macam lambat-lambatkan nominate player, aku tak tahulah siapa nak Yalah pilih. tu. Ya tu. Boleh Ada, je. ada, Lambat lagi. Belakang ni akan ada. So rules baru dia yang this one kalau macam kau injured, bila kau dah keluar kau kena stay in the out of field for 1 minute. 1 minute lama sial. 1 minute. Oh, lama. Usually dulu bila dia keluar, Ref panggil referee balik. akan tunggu stoppage Right. game. Ni dia kata kau keluar 1 minute, 1 minute kau keluar pun. baru kau boleh masuk. Legit time. Tapi kalau macam kan the last time kalau that foul leads to a yellow card, dia tak payah keluar. Betul, masuk balik terus. So does that one apply ke no? Aku rasa ada few exceptions lah. That one aku kena. Tapi goalkeeper delay is another one lah. Itu yang Sekali lagi the 5 second restart clock ni, deliberate delays on throw-ins and goal kicks now trigger a strict 5 second countdown. Exceeding it, hence the throw in into the opposition or turns to a goal kick into the opposition corner. Itu besar tau. ada Goal kick itu position corner tu. terus corner. Goal kick kat corner tu. tak ada. Tak jadi corner kick lah. Dua tim lawan ambil. Kalau kau Emi Martinez kan, Emi Martinez aku buat macam ni kan. Ambil goal kick lambat, lebih dari 5 saat, terus corner. Jadi corner kick. Jadi Jadi corner kick tu orang benda je lah. And then satu lagi ni lah, VAR can now intervene on incorrectly awarded second Ada second yellow card lah. Yang macam World Cup lah. Corner boleh tak? Corner. Corner rasa tak ada cakap pasal corner. Ni apa tiba-tiba ada hair pulling ni? Ni sebab kan last Korea? season kan ada. Ni pasal Siapa MU No, boleh. Lisandro Martinez. Lisandro Martinez tarik Calvert Lewin kan? Sikit je Zul. Sikit. So dia apply kalau teruk sangat kat merah. Nampak tu? Brutal excessive force will still result red card. A clear and deliberate hair pull without excessive force. Mana kalau so, kau capek sikit je. Okay, holding in the box. Referees will take stronger stance against defenders using non-footballing holes. Yalah, maksudnya tak tanpa orang tu tak pegang bola. So dia macam dia halang ni. Corner kick lah. Tak bukan, free kick pun sama. Free kick Arsenal. Or Ada jersey player akan halang pulls. daripada Nah, forward dia pun defending. macam block lah kau. Nah, forward dia pun atau jersey pull macam technical lah. Dia Okay. pun macam kau Guys, buat Tak macam ambil lagi macam ni. Dia tak ambil lagi ni. Jersey ah. pulls that physically impact an attacker's ability to reach. So still objective lagi, subjective lagi tu. That physically impact an attacker's ada pula. ability to Tunjuk ni. reach the Okay, ball at set pieces. Okay guys, okay ni aku tunjuk apa benda yang sedang berlaku. Tak masuk kamera tak? Nampak. Masa nampak? Nampak. Okay. Okay. Di Alah-alah kau cak tengah rekod lagi tadi. Kita dah kena ada ni board apa ni? Technical board. Kita dulu lukis. Okay. Kita kena beli apa? Boleh aku Okay beli. guys, okay, anggaplah Padang. Okay, ni adalah ni adalah
Team ni. Defending. Okay, apparently kalau ni nak free kick sini, nak goal ke sana. So, apparently player ni akan jadi macam ni. Okay. So, contoh, ni adalah player seorang lagi, player ni lah, team yang attacking. So, bila free kick ambil, dua orang ni akan tahan dua orang ni daripada defending. Okay. So, dia tak akan commit bola. So, dia tak akan offside. So, dia akan pergi. So, dia akan halang. Pak, dua ni macam main Dia rugby block lah. macam Block. rugby lah. So, benda tu apply. So benda tu yang apply. Benda ni dia nak fall kan? Nak fall kan. Maksudnya tak boleh lah kau tahan bola, tahan orang tanpa bola dekat dia. Dia macam dia bukan Maknanya kau stop dia punya run obstruction lah. dia not too subtle lah. Nampak macam Sebab sekarang ni apparently dekat EPL banyak orang main macam tu yang sangat agresif. Arsenal. Yang tahan Arsenal. Semua lah. To be fair, tu Arsenal semua. Kena admit abang. Ini aku geram ni. Aku kena defend Arsenal sikit. To be fair, semua team macam tu. Dia tak start. So semua try buat benda tu. Tak dia So, dia bukan. keluar. Bukan dek. Tak ni apply dia ini kau jangan celaka dek. Ini semua team buat. Ya, tak. Aku faham. Tapi Arsenal the best at it. Popularize. Popularize. Tak, Dan semua team akan buat benda tu. Aku bagi contoh satu benda lah. Ni semua team buat. Kau tengok kalau defender corner. Ya. Kalau bola sama. datang daripada belakang tapi dia tak pandang pun. Dia tahan. Bola tu dia macam peluk. Betul, dia peluk player. So, Before ada Arsenal, benda tu ada tapi semua player. Tapi Arsenal deliberately semua player. Semua player. That's why Lapan player, seorang je yang gerak kosong, Bayern lapan Munich dua. boleh cakap macam we are not playing football anymore. So that kind of statement boleh Tak keluar. lepas lagi daripada last season tu. Revenge. Aku nak tengok rule mana lah yang baru ni yang first time akan dia apply kepada Arsenal nanti. Mesti Yang ni lah, ni salah satu je. Tahu tak yang masa 5 saat tu. Coventry lah first game kau punya opening kick. Ya tu. Kena. Lepas tu lawan Lampardnya team pula. Come on lah, Arsenal takkan lawan Coventry nak 1-0 enggak? Takkan City dah ni. Ada dia 4-3. Kejap lagi kita akan predict game tu. Tapi Frank Lampard lawan Arsenal mesti Menarik. dapat juga tu. Okay, lain-lain daripada ni kau ikut tak cerita Thiago Mendes? Oh, tak tahu. Oh dia tak salam Tak salam Neymar. Tengok. Tak adalah, tapi ni cerita bodoh-bodoh je lah. Lepas tu kena 3-0. I tengok ni lah Neymar celebrate yang dia celebrate kat fan. itu yang club tu. Marah-marah. Yang masuk dalam tunnel. Itu fans dia Dia ni pro simptom fans, yang macam yelah dia dah make his name dekat Europe, lepas tu dia nak jadi jago kampung dekat Brazil dan dia lah star Brazil. Kau kurang sikit dengan Neymar. Tak boleh lah dia. Sekejap. Tapi to be fair, apa benda yang berlaku sebenarnya sebab diorang ada history dekat Liga France dulu. Si yang Thiago Mendes tu, yes. Sampai injured tu. Memang teruk pun tackle Teruk tu. gila. Teruk gila. pun. Padahal bila fikir kau yang Thiago Mendes yang buat teruk. Lepas tu dia pula yang Tak, dia sini dia tackle teruk. Lepas tu dia minta maaf dekat social media. Tapi Neymar tak layan. Lepas tu Neymar tak layan, dia bagi post lagi satu pula. Dia cakap macam kalau apa it could have broken my leg lah benda semua kalau kau kotor macam kotor. Macam Neymar tak accept dia punya apology and then dia double down lagi. Dia bakar. Dia bakar lagi. So itu yang sambung ke dalam badang. dalam badang. Sebab press pun banyak. Sebelum start game tu dia bakar Thiago dua-dua Mendes tu. apa? Brazilian lah. Brazilian. Yalah, dalam liga the domestic league Ni Santos lawan Vasco da Gama. Dia kalau tak gaduh dengan Neymar ni kau tak kenal pun dia. Duduk captain sebab masalahnya sebab dia duduk captain. So ada video yang sepatutnya dia salam macam ada. Salah masa 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 referee kick off cuba. lah. Bukan masa tu je. Masa referee tengah. dia coin toss. Dia Aku nak tengok juga. So bila dia salam tu muka dia pecah Neymar. dulu. Lepas tu bila Neymar dah gerak baru dia datang balik ke referee salam. Siapa yang tak nak salam? Thiago Mendes Tak, tak Thiago nak. Mendes tak salam. Bukan Neymar. Oh, baik. Nampak? Ni. Ni first betul. Okay. Imo lah bola ni. Imo lah. Macam budak-budak. Tak kat raya je lah. Tak. Christmas card. Oh, tackle. Lagi cerita. Okay, nak cerita. Jap guys. Ha. Aku kena ni. Aku pun tengok rumor Liverpool dah deal tu. Dengan? Deal. Empire. Empire. Tengah 5 tahun kontrak. Tak boleh So maknanya tak dapat pokok lah. Tak, dua-dua. Dia beli dua sekali. Gagal lah Dia kata asalnya sebenarnya 200 juta. So diorang nak try kurangkan 150 juta untuk dua player. And then bila benda ni berlaku kemungkinan besar Gakpo akan keluar. Kalau benda ni berlaku. Gakpo dia jual ke mana? Gakpo Spurs lah. Tapi bukan Savinho nak pergi Spurs ke? Tu lah tak. Ambil Sekarang ni dua. banyak bukan tau. BBC semua keluar benda sama sekarang ni. Yalah. 1 jam lepas. Saya aku Galatasaray. Boleh je. Galatasaray. Aku rasa Liverpool fan akan happy tak kira mana dia pergi. Jadi dia keluar. Kan?
Asal lu tapi- gapo tapi- power Tak, kot. dia power. Tapi aku rasa Bradley Barcola tu banyak artik lah. Memang walaupun dia bukan lagi, Yalah. dia belum lagi taraf Desiree Due ke. Ya. Alright, nak cerita serius sikit, kita ada cerita orang besar lah, Cerita orang kampung. Infantino lawan FIFA ni. Infantino ni ada je every week Ha? Boring lah borak sadia. Boring ke? Lah, ni aku just update je lah development dia. Dia macam Scotland FA withdraw support good, for good, Infantino. good. Tapi dia punya statement tu yang aku paling best sekali. Dia cakap, when you're administrator in football, you shouldn't be anywhere near the camera, anywhere near as often as he has been the case. Betul juga. Memang maknanya orang menyampah lah dengan Betul. muka dia kan. Aku mesti tak boleh let go dia punya macam dia punya speech yang dekat Iran punya dressing room tu yang macam you are strong. Yang masa bila Iran kena apa mistreated dekat ni kan, dia pergi dressing room tu cakap oh you are strong, itu je. You are strong. Okay. You are FIFA kot, do something lah. Yalah. Tapi re-election untuk FIFA President next year. 2027, yes. Kau kena tengok satu dokumentari dia pasal FIFA ni. Dia tunjuk. Interesting ni saja nak share. Pasal Blatter tu punya ni lah. Kan hari tu Mark Wahlberg datang Malaysia kan? Dia berlakon Cerita pasal rasuah dia cerita pasal Rasuah dalam bola sepak. dia berlakon rasuah pasal World Cup. And then dia shoot dekat Indonesia, Singapore, Malaysia and Indonesia ni. So Mamat yang tulis buku tu, memoir tu, he used to be FIFA punya head of benda. So dia buat investigation, dia macam all this governance punya tu lah. So basically dia memang ada buku kan benda tu. So Mark Wahlberg is playing that character. Kenapa sampai Malaysia semua? Why? Tak, dia nak tunjuk negara random. Malaysia, South Asia especially East Asia ni memang buki punya ring. Ya, betul. So one of the allegations in the book is like one of the bookies yang betul-betul yang cover all the global punya ni adalah from South Asia. Yalah yang Aku kena tak tahu ada arrest. Singapore ke Malaysia ke apa-apa. So Bila keluar? I want to watch it. 2026 dia baru production. So aku Nama rasa cerita tu Big 2027 Fix. kot. nama cerita tu dia nama filem tu Big Fix Tapi tapi boss up tu apa? Inspired by true story, this crime thriller follows a massive global soccer match fixing scandal. Bozap lain, Bozap Cerita lain tu. lagi, Ni yang dia tulis ni Big Fix. Oh, bukan Tak Mozart. Alan dia pasal match Oh, fixing. Big Fix, ya. Sebab dia pergi Penang kan, dia pergi makan, ada orang gambar dia makan nasi ganda ke. Apa dia? Water dehydration break. Kencing. Right, Fantasy League. Apa nama tim kita? Okay, tim kita nama Lego FC lah. Oh. Super Liga Lego. Tapi Yang akan siapa? Dead Boy apa-apa. Tak payahlah korang, kita orang jauh menang lah. okay. So, tiap-tiap minggu kita orang akan update kita punya tim supaya ini nak memastikan yang kita tak selalunya tak tertinggal. Selalunya ujung-ujung season tu orang dah tak main Fantasy League kan. Kita pun tengok jugalah kedut ke liga kita masa tu kan. This time around kita kasih fight. Tapi tak apa. Kali ni kita buat kelainan sikit pasal ini adalah keputusan pandit-pandit bersama. Yes. Jadi banyak ada effort dan juga ada pemikiran sikit lah di belakang. Ada effort, ada argument, ada consensus. Yes. Aku lagi rasa aku ada cadangan. Sebab kita kalau contoh di segmen kita ada buat time limit. Maknanya tak boleh lama sangat. Boleh? Kita decide cepat. Boleh? Maybe Kan? bukan hari Puasa. ni, bukan yang di sebab kita nak Sebab buat ni team. mana start season buat team lambat. Tak, dia sebab dia every week, aku rasa dia game week satu transfer je kau boleh buat. Okay, tapi sekarang ni berapa transfer boleh buat ni? Sekarang unlimited. Selagi belum 1.5 hari Okay. Sabtu, kau boleh tukar dia. Unlimited. Dia takkan penalize kau. Okay, siapa yang nak join Superliga Lego boleh scan QR code kat bawah ni dan join. Kita orang akan ada monthly prizes lah. Hadiah bulan pertama ni belakang abang ni. Tak aci bestnya. Ini. Yang ni tak bagilah. Ini mahal sikit. Kita tak nak buat iklan macam saudara. Boleh kita akan buat iklan lagi. Jadi. Okay. Mari. Jom. Kita mulakan kita punya team Lego FC selection. team. So kita kena pilih 15 player, budget 100 juta. Kan? Betul. Okay. So kita tengok dulu team apa yang aku dah pilih. So aku pilih Raya, Gehi, Calafiori, Keane, Koyade, Bruno Guimaraes, Yarmoliuk, Suboslai, Mbuemo, Haaland, Thiago. Kenapa tak ada Bruno? Ada tu Bruno Guimaraes. Tak, Bruno Guimaraes. Tak ada Bruno Fernandes. Macam ni. Kita pilih, kita kena ada orang cakap tu guidance.
Kita kena ada kita punya teori-teori lah yang membantu kita membuat pilih. Tadi Abang Boy cakap apa? So dia ada dalam Fantasy League ni dia macam fixture difficulty rating. So maknanya dia akan tengok game tu, dia akan bagi rating. Kau tengok Sini. dalam official website pun ada. Aku punya teori lah. Ini aku punya teori yang yeah. yang aku dah observe setiap season dia akan jadi benda ni. Jangan tengok benda tu. Debut. Kau cari player yang buat debut. Buat debut. Debut confirm dia akan score, dia akan shine. Ni tak apa ni semestinya. Aston Villa punya striker baru tu. But it could Yang be Mazambi tu. Mazambi, apa? Mazambi aku rasa boleh. Actually aku itu boleh juga ataupun kadang-kadang mungkin dia tak cukup gel. Dia tak cukup gel macam dia mungkin debut tak power something like that lah. So pada aku for example yes you could argue for example Zolis. Zolis. You could argue so dia orang cakap yang Brentford yang baru player ni Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré tu bagus lah. Sangaré, Satu lagi aku rasa dia punya lagi pada argument aku you always take defense from the champion. Okay. That's why dia Maknanya ada defend. Defense pada aku the champion. Tapi kau kena ambil lagi satu benda ni macam lepas tu kau kena ambil premium player yang betul-betul akan guarantee kau tu lah. Holland. This is Fantasy League. Benda tu semua tak apply. Apply Apa yang dia cakap tu. Okay. Apa pula? Okay bang, kenapa? Dia cakap betul ni. Okay bang, kita kena ambil player yang confirm banyak assist dengan banyak goal contribution. Okay. Midfielder semua yang score. Jangan ada defensive midfielder terror, tak ada. Itu tak apply. Itu tak apply. Itu rugi. Betul. Anderson tiba-tiba. Yeah. Why? Betul. So dia kena player semua attacking. Player yang ada So defender GA letak 4 defender yang senang gol. Walaupun dia memanglah defender dia Tapi rate dia by ni. last season dia orang baru tukar point scoring. ada tahu. defensive Ah, contribution. contribution. Defensive Betul. contribution. So tim-tim lemah dapat tinggi point tu. Keeper banyak save banyak. Defender ni. banyak. Siapa yang last season punya FPL kan? Ada yang teruk 5-4-1. 5-4-1 tu yang banyak score weekly pasal dia banyak score Defcon, banyak dia panggil Defcon. banyak defensive contribution. So kita nak 5 defense ni. 5 Betul lah, defense tu yang and kita debate lah. Tak dia kau akan still pilih the same one. Bila kau nak main first 11 ni kau boleh tukar lah. Okay, boleh. Yeah, from So- that statistic kita kena defensive je. So banyak-banyak kriteria ni. Okay, so and also the other thing is macam Abang Boy cakap tadi, difficulty of fixture lah. So macam I think that one is very straightforward. Kalau kau tengok Arsenal lawan Coventry ni, confirm macam you want play Arsenal in your team lah. Betul tak? Tak, lagi satu kau kena fikir forward. Tak, dia Confirm kena lah. tak betul. Tak, tapi Confirm dekat belah defensive ni. Defensive. Yang macam confirm Coventry tak score. Okay. tapi kau kena forward looking jugalah sebab dia kau tak boleh tukar semua team tiap-tiap Fine, minggu. So okay, fine. kau tak boleh ambil lah star player. Aku nak cakap sikit pasal aku punya teori tadi yang debutants. Kenapa aku cakap debutants ni akan perform first game? Pasal normally orang tak boleh tahu dia punya gameplay. Defender tak tahu macam mana nak ni. So bagi aku attackers especially akan benefit dengan benda ni. Yalah. Yang macam Mazambi tu, Zolis. Ya. Siapa lagi? tu Aston Villa yang 17 tahun tu. Betul. Jadi- Spurs apa ni ya. first player, Ibrahim Maju. Ya Ibrahim maju. Okay, yang mana lah kita nak buang? Tak, Daripada ni. Tak, kalau Fury tu memang confirm dia akan main every Tak. game ke? Yes, Tak. yes. Ya ke? Yeah. Kau confident? tak tapi Ya. tapi mungkin. Dia first choice. Hincapié boleh main dia ada tu. Hincapié. Tapi dia first choice over Hincapié. Dan Pasal dia offer an What- attacking punya Traits. ni. Tapi aku rasa quality. kalau center back siapa yang Back yang Pedro Porro tu. Tak, aku Porro dah keluar. aku suka ni Mosquera. Porro dah Because keluar. he's definitely gonna play Yeah. until end up to a time when Saliba. Saliba tu. Boleh je nak buang ni. Tak, okay. Tapi kali Okay, Fury- kita ambil ni. Okay, defender nak murah, Mosquera. Yang confirm ada point. Tak, Ambil Mosquera. Ya, Okay, jap, transfer. Dia 5 juta je. Tengoklah harga. Harga dia tinggi. Aku Harga rasa dia lebih. Sebab Luis Suarez- Mosquera confirm ada point. Sebab dia confirm main. Aku selalu susah sikit bang pasal aku rasa Newcastle struggle season ni. Okay, kita buang kalau Fury. Ambil Mosquera. Betul. Ha? Tak ada nanti Betul. kalau Fury dulu aku rasa kita just definitely kita kena ada Arsenal back. Aku nak suggest untuk Bruno Guimaraes keluar juga. Okay, aku okay je. Sebab letak aku je. rasa better player Arsenal tu letak kat defender. Aku nak Dua Bruno defender. Fernandes. Tapi, aku rasa bang- Solis. Aku rasa Solis score. Solis pun dia, bagus juga tu. okay, Solis ni fun fact Dia dia midfielder. dia Winger. Tapi dalam ni dia midfielder ke Midfielder. 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 Dia villa. Okay, macam ni kita buat macam ni. Kita proses kita buang dulu. Mana kita nak buang?
Okay, lah, aku kita buang buang Gay. Koyade ni buang Aku buang Gay tapi aku ambil Maguire. City Tak buang, City. kita buang dulu. Okay, Gehi buang. Gay buang Gay buang. because Bailly City aku always concede. Aku Okay. rasa ambil Maguire because Hello boy, jangan ambil dulu. okay, jangan ambil. Kita buang dulu. Kita ikut step by step. Egan okay, dia play murah. Kita Egan kena yang mana, ni player Egan Hull murah City. sebab dia play murah. Baik kau ambil Tak, ni player macam Poro Jet Spence tu. tak. Ya, aku Jack Spence dah keluar Jet Spence Inter. dah keluar. Inter. Aku Inter. takut Confirm. So Poro lah. Poro, aku betul. takut Poro sebab dia bawa balik. So mungkin dia takkan main first week. So kita boleh boleh expect tu juga sebenarnya. That is another factor. Tapi dia dah main dah tu kan. Tak, dia bawa balik. Dia orang kan buat standing buat macam Robertson lap. tu. Robertson Dia tak main tahu. tak? Robertson Ya, main. Tapi tak tahulah boleh main tak Tak, dia. dia main dah. Dah gol lah pun dengan Richarlison. Keeper Raya dengan Lemons. Okey tak ada masalah. Tapi kalau ikut aku keeper kan kalau dah ada high premium price, baik keeper sub tu tak payah pakai langsung. Maksudnya terus Murah harga lah. murah terus. Okay, So that kita can save, kita boleh buang. beli Ya, Bruno betul, Fernandes betul, kat tengah tu. Betul. Aku rasa kena ada Bruno lah. Bruno dia akan Bruno akan. Okay, why don't kita tolak Mbomo kejap. Lepas tu kau betul. lepas tu kau Mbomo tengok tak berapa ada. banyak kita boleh Mbomo. afford Okay. kalau kita masuk Bruno. Letak je Replace Bruno je. lah. Letak Bruno terus. Bruno Replace. terus. Dia letak Bruno Wajib. terus. Ni wajib. Aku nak tengok ni jap. Covered Lewin tu. Tengok, give what? 150 point. Zolis apa? 6.5. Okay, murah pun. Ambil. Ambil dia ni. Ambil winger kan. Winger Ya, 6.5 ya, ya. murah tau. Dia yang best dia confirm start and then dia ambil corner Okay. and then he Okay. has been Better than Gimares lah kalau itu. betul. Efficiency dengan harga dia. We need a Brighton player somewhere. Sebab Brighton. Brighton Yasin yang Ayari. Mitoma. ni lah yang selalu ambil free kick untuk dia orang tu, Pascal. Gross dah keluar dah. Masuk balik. Masuk balik. Last season, half Bukan, season dia bukan. masuk balik. Dia beli balik. Dia ambil free kick, dia ambil penalty. Dia main apa? Dia main apa? Gross, Dia Brighton. Pascal Gross. Dia main Dortmund tu. Midfielder. Dia midfielder. Midfielder. Dia murah. Brighton lawan Brighton not bad. Brighton lawan Villa. Villa Brighton lawan Villa. Oh, yo. At home. Besar. at home. Oi, At home. GROSS Gross. Dia kena gross. Gross, kena Tak tulis boleh, gross. dia P. GRO. Dia GRO. Gross. Ah, Tu double S Gross. Gross Jerman ni. S double S kan tu. 5.5 okay ke? Tapi sebab apa? To be fair, dia jarang output. So duit kita ada tinggal lagi apa ni? Oh ada 14 juta Dia lagi. ada 14 juta Tu tapi 3 orang. 3 orang. tak, okay, kata kita ambil keeper 4. Kau tulis Ya, keeper 11 4. Aku rasa keeper 4 show Coventry yang keeper. Yalah keeper 4 lepas tu ada Cari 5-5. cuba put je sekarang jap. Ambil Keeper paling murah. keeper empat, ambil keeper Paling murah murah. paling Lepas tu murah kau yang ambil- confirm takkan main. James Kau- Trafford. Kau ambil Coventry sebab dia mesti keeper. Coventry lah Dovin. Tak ambil Coventry lah Coventry. Ada Govin ni Coventry. start dah. Tak tahu. Tak Ya. payah ambil keeper step tak apa. Tak payah pun. Tak Tak payah payah sama. ambil, tak apa. Tak ambil pun. Sebab kita pakai Raya all the way. Raya all the way. Okay, betul tak? So ini tak payah bincang lama-lama. Kita ambil Letak yang je. nama paling sedap lah, Jaros. Janganlah. Ambil Coventry Confirm lah tak main. sebab kadang-kadang Dubravka lah. Mana tahu tactical dah main. okay. Dubravka bawah sini. Kita ambil Davin. Dovin whatever his name. Kita punya ayam tambatan. Ayam tempatan. Sekali Okay, dia main. kita Dia start ada lawan ni Arsenal. 10 juta lagi. So kita boleh dapat 5-5. Harry Maguire. Tengok jap price list defender. Tengok. Aku nak tengok juga. Defender. Cik, aku ni Saya bias lalu. tapi aku rasa Harry Maguire sebab Harry Maguire Jom. score. Gabriel berapa? 8. Babi mahal. Timber tak, Virgil tak, O'Reilly Bukan tak. Vuskovic lah. O'Reilly tu saya. O'Reilly tu. Kenapa dia Sebab ada- dia main midfield? Oh, O'Reilly laku, sedap ah. pun sebenarnya. O'Reilly. Dia Tak, walaupun Sebab dia tak main midfield. So dia ada Abang, kita sekarang ada 10, so kita boleh afford 5-5 defender ataupun 6-4. Ah, kita ada 11. 6-4. Kita ada 11 ah. 11, 10 10. Tadi 14 juta ke? Bukan 15. 14 Tapi kita boleh lagi jual siapa-siapa lagi kita Boleh jual. try offload dia. Tapi Okay, kita turun kita kita tengok list player tu. Lepas tu tengok Senesi Senesi not okay. bad. Hikape 50. Tak boleh bang. Hikape dengan White, kalau Fury dia gaduh. Mosquera. Mosquera Oh, murah tu. Tufi. Mosquera ni dia confirm main. start Sebab Saliba tak ada. sebab Saliba tak ada. Boleh lah confirm main. Boleh lah sekarang. Tapi- kena buang Califori. Kalau Califori lah. Kalau Fury buang lah. Betul. Kau nak Mosquera, tapi Mosquera Betul. confirm Tak, start. confirm start. Mosquera dia akan at least dia akan main Betul. full time. Califori berapa ke? 5 game confirm. 6. 5.5 kak? 5.5, Sama. okey, Sama tak. Tak, sebab Mosquera sure main anti Saliba. Saliba bertahu Lama dia. lagi. Tapi yang higher chances of scoring and also attacking is Califori. Kalau aku ambil Gabriel juga tapi Dan mahal kita buang Califori. 8 juta. Okay, bulan Califori. Okay. Ya, okay, midfielder kita okey ah. Striker Ya, tak ya, puas hati. yang Maluk tu kita put on hold first sebab aku Tapi ni semua yang top scorer kat dulu ni. Kecuali Joaquin lah tak ada. Lepas tu Oli Joaquin kan. Striker aku rasa kita boleh sacrifice atau Satu. sama ada Thiago ataupun Mateta.
Aku rasa Mateta boleh sacrifice. Aku rasa Tahu. okey je tu striker. Sedap. What about Tapi Brian kalau- Bobby? Tak, okay. Robbie you. Tak, kita nak go all out full pledge striker semua ke nak macam tu? Sometimes kita kena fikir tactical loh. Okay. Maksudnya kita nak betul-betul ada betul-betul strike, kita nak harvest point kan. Maknanya kau main macam keeper kau macam keeper tadi lah. Maknanya substitute tak payah. Contoh kalau kita nak main banyak midfield yang banyak semua memang confirm nak main dah ada point, 4-5-1 lah. boleh 4-5-1. So Yeah. satu je striker, yang lain semua murah kan. Okay, aku setuju. Halal lah. Haaland memang dah ada 15. So maknanya Thiago dengan Mateta tu kita murah kan? Mungkin salah seorang kalau kita betul nak main 2 orang striker tiba-tiba Dan one juga day kan, macam midfielder ada injured, kita we need 2 striker. Kita beli Osula ke benda kan yang Aku suggest defend 5 sebab senang nak pick up okay, points. then kita So buang kena kuatkan defend lah. Buang Mateta. defend. I think we get buang Thiago macam tu Silva. juga. Yang malu pun buang lah. Yang malu tu boleh buang kat sini. Ada buang. murah. Tapi murah. Tapi boleh kita boleh cari betul. better replacement lah. Tak apa, kita tengok nanti midfield mana range Yang paling lima. murah. Okay, sebab kita fokus on defense dulu. Lepas tu boleh tengok most popular punya player. Sekejap aku tengok Mazambi jap. Tapi dia main tak? Selalu 6-7 harga. Baru masuk Manzam. Tu Satu midfield. Dia midfield. Dah sign betul tak? Winger Dia bukan dia midfield. Dia bukan striker. Betul dia bukan Betul ke je ni? striker. Tak, dia Mazambi. forward, kalau tak forward cuma tukar midfield. Midfield. Yeah. Tu injured lah. Dia kena dah. Injured. No. Lama injured. Injured. Betul apa? Lama Tengok apa tu, injured. tengok tengah merah tu. Unknown. Jangan. Patut tak main lagi. Tapi dia bagus. Tak, Murah. Tunggu dulu. Tunggu. Tak boleh lah. Okay. Bukan. Oh, yang Switzerland. Switzerland. Okay, tak apa. Kita kena ambil another Defender. elite scoring defender. Betul. Okay, on top of my head again aku bias Harry Maguire. Maguire tu ambil Because je. aku fikir Harry Maguire dia ada threat. Tapi also sebenarnya for MU the- ada player betul. Dia 3 game Yalah. pun tau. Yang game senang MU. Tak, sebab Okay. apa? Sebab apa Bruno akan ambil corner. Dia Dia. tadi. Lah tak ada Casemiro dia je lah. Sesko injured. Yes, dia lah. Aku rasa Maguire. Dia mesti Ataupun mahal, Luke Shaw. Mesti mahal. Ataupun Luke Shaw sebab dia punya crosser. Tapi aku rasa okey Maguire. je. Dia okey. Ambil. Okay. Dia confirm starter lah kan? Confirm start lah. Confirm. Sebab Sekali Okay. delete sekali. okay, tengok kau tengok defender, kau tengok defender yang value 5, okay, straight replacement, ambil value 5. Buang nama. Tak, sekarang ni kita tak nampak dia punya ni. Kalau boleh kan, sort by points. Oh, sekejap Tengok No, team ni selected point match. last season punya point. Total So that point kita tahu dia Tapi punya. kau tak nampak price dia. Tak Tak keluar apa, price dia kita check lah. Oh, Sebab ada kita tahu. price, ada price. Van Ada Hacker price. Oi, nampak. Van Hacker, Satu berapa boy. tinggi. Tyreek Michel pun sedap. Sebab dia wingback. Van Hacker okey? Chris Van Richards. Michel tu. Tuan ni. 5 juta je Valeker ni okey lah. Tuan. Michel 4.5 weh. Nico Williams pun okay. Nico Williams. Nico Williams yang- Forest. Terkejut tau. Yeah. Fulham, Arbeloa. Okay, Kadiolu tu. Ni Matty Cash. Cash. Bang, cash. Cash kan? Tapi atas tadi very significant. 160 point tadi. Hacker ni kan. Valeker ni kan. Hacker tu. And then dia akan masuk Spurs team yang macam quite. Kau masih 11 lah. Dia baru ni kan. Okay, tu cerita banyak Kau 5 kena beli juta kan? pun. 5 juta ambil je. Nice. Ada 5 defend ni aku confident boleh dapat banyak. Tak, tapi sekarang ni Egan tak best. Yalah, Eugene tak main lah. Mana? Tak, okay. tak, Kita dah ada fullback belum? Ya, salary replacement yang 4 juta je. 4 juta Tak, mana? kau ambil 4 juta, kau tengok Coventry dengan Ipswich. Sebelah dia orang yang paling... aku tahu mana murah. Kau tengok 4, confirm main tu Issa Diop. Alright. Sediop, yes. Issa Diop Issa Diop confirm main Ipswich walaupun dia betul mungkin league lah. goal lah. Okay. Tapi Issa Diop Dia baru beli je. Baru beli. Dari mana ni? daripada West Ham. West Ham, okay. Dia ni baik weh. Aku rasa tak, dia memang confirm main. Kalau nak kena beli kau pun main lah. Dia confirm main Ipswich. Lain semua. Tapi Switch akan mikir. bolos lah. Okay. Okay, Tak, striker. tapi macam abang cakap, kita boleh main 4-5-1. Okay, sekarang ni kita ada 3 tempat lagi. Berapa juta? Kita nak fokus on a very good midfielder. Very good and midfielder. Murah. Very good Very good midfielder. Striker murah ke No. ataupun kita nak fokus striker Midfielder murah? lagi senang dapat point. Sebab dia ada assist dengan So, winger. kita go for midfielder dulu Midfielder tu. Okay, tengok macam tu. 9, lepas tu kau tengok Tengok. total points. Ni tu point. Semenyo lah. 8. Oh, Gibbs White lah. Aku cakap nampak. Last season banyak. Dia tunggu. Rogers. Okay, Rogers. Morgan. Confirm. Ni aku punya teori. Baru start ni. Rogers confirm main. Teori new signing. Confirm. Okay, jap. Tengok Chelsea lawan apa? Wilson. Leeds. Tapi Chelsea tak, lawan- hear me lah. Kalau daripada kau ambil Rogers Chelsea Chelsea, Fulham. baik kau ambil yang Chelsea forward yang power tu, yang Brazil tu.
Joe Pedro. Joe Pedro Striker. Tak, itu attacker mahal. Dia dah elite. Dia tak. Tapi kalau kau maknanya sekarang kalau kau ambil Joao Pedro dan kau boleh ambil normal midfielder yang Tak, kita nak ambil midfielder yang gempak. midfielder kan pak? Kita nak biarkan sebab Haaland kita akan main 5-4-1. Betul. So Haaland tu biar ada seorang-seorang kat atas tu. Kita tak payah kacau satu season. Morgan Rogers not bad. So midfielder ni kita kena Okay, Morgan Rogers kalau aku tengok daripada list tu Morgan Rogers Gibbs White. Enzo Kunia. Akunya Tapi takut Cunha, aku rasa takut dia tapi dia Cunha dengan Mbemo confirm 10 goals. Ryan Uish. Rashford jangan dah. Itu memang confirm. Tak payah. Neto, Estevao, Wilson. Chelsea Sa play pun ni not bad kat ni Sa ni. Betul? Ismail Sa ni. Ismail Sarr. tapi Crystal Palace lawan output aku rasa tadi tu yang atas tadi tu Atas, yang eh? Semenyo yang confirm akan Okay. assist. Jom. Kita tengok output. Kita output. Assist si Haaland. Cole Palmer Nampak berapa? Semenyo paling tinggi. Palmer berapa? Palmer sebab dia harga dia 10. Mahal. Oh, macam mahal. So, Semenyo. Okay lah, kita bagilah City satu. Dia lawan siapa? Tapi dia lawan, Dia lawan, City lawan Brentford. Bournemouth. Bournemouth at home. At home rasa dia menang kot. Dia score punya. Tapi kita dah Haaland. Yalah Haaland dia tak tengok Semenyo ni selalu assist. Semenyo assist lah. Okay, Semenyo to be selalu honest, aku macam tu aja marah. Rogers ataupun Gibbs White. Sebab kita tak ada Aku macam leaning to Rodgers lah. Aku Murah. pun Rodgers ke? Rodgers lah. Okay, Roger. Aku nak tengok Rodgers dengan Chelsea ni. Tolong ah. Aku nak tengok teori aku. Rogers confirm starting kan. Confirm lah, beli mahal kot. Beli mahal. Dia akan start, dia akan score punya. Alonso suka main rotate tak kan? Elliot Anderson kan. Tapi tak apa. Okay dah. Okay, Rodgers. so kita ada 12 juta. Banyak Banyak gila. lah. Okay, tengok forward jap. Kita boleh buat 8 part. Okay, satu paling murah. Tak. Paling murah satu. Siapa forward paling murah apa? Paling murah betul tak? Tak 45. Mesti ada. Okay, siapa? Tengok Wah, Siapa 45? Kusi Asare. Siapa ni? oh ni player Bayern dulu. Jepun. Tak. Aku nak cakap Aku sambil 5 lah. Kau cakap apa? Afrika. Afrika. Jonah Kusiasare. Dia Scarlett. loan Fulham. Lepas tu dia main. Weka Furoni Wale Igli. Matthew Joseph. Martin Joseph Cucu dan Bimani. Okey lah, Kusiasare tu mesti akan main dekat tu nanti. Yang Kusiasare? Tak, kau ambil tu ke? Kau ambil Ipswich je. You should confirm Ipswich main kot. Tapi ni bukan Ipswich yang first regular Oh, ni. tu lah Yang boleh Villa regular. punya new striker tak ada Tak, dia kita Ah, nak tu ambil yang dia, paling murah ni. murah. Okey lah, kita ambil Kusiasare lah pasal dia good omen. Good omen. Okay. Tak main. Macam nak bench boost. Bench boost lambat lagi. Selalu belakang-belakang. Apa double game week baru kita pakai. Joao Pedro siut. Joe Pedro. Dah. Dia Pedro lah. Covered Kau only Cover Lewin lagi. Okay, Gares. Cik. Actually cap. Okay. Tak, aku fikir tak macam ni. Tak, tau. tak, 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 aku fikir tak, macam ni. tak, Tak boleh. Arsenal dah penuh. Tak, sekarang ni kita ada berapa? Kita ada 7.5 kan? 7.5. Okay. So kalau dia beli cover Lewin, kita jimat 1.5. So basically nak buat transfer. Okay, satu lagi main FPL ni kita kena ada investment tau. Kita kena pandai predict player mana akan menyinar so that nanti harga dia naik, so that kita punya squad team boleh naik. So bila kita offload player tu, kita boleh dapat player lain. Sebab tu Boleh invest. Sebab tu Squad team tu. Sebab tu aku rasa Joao Pedro lagi better uptick daripada Rogers sebab dia akan score. So maknanya mungkin kau ambil Joao Pedro, kita main 2, then Banyak siut kita boleh buat. Okay, Joao Pedro akan lagi banyak buat ke atau Rogers sebenarnya? Apa, Joao Pedro atau Rogers? Joao Pedro. Pilih Joao mana. Sesko. Aku rasa Joao Pedro. Dia macam ni bang. Bang, dia kalau macam katalah Haaland injured, at least kita boleh main satu tu Joao Pedro. Oh, Haaland ni je banyak benda kita boleh buat. Duit dia besar tau. Tak, okay Zat, sekarang ni situasi dia adalah kita ada Main Oli Watkins. Kita ada 7. kita ada 7.5 dan kita ada deliberate player yang macam mungkin tak main pasal most of the time kita akan main Haaland, betul tak? Jadi aku ada cadangan lain juga. Mungkin kita Dia boleh naikkan Koyade ni ke, naikkan defender ni. Dan kita ambil striker murah lagi satu. Yang memang proper murah punya. Boleh juga Lagi murah. Boleh juga. Kevin Win 6 dah. Why not? Lagi murah. Lagi murah. Okey, tengok 5.5 ke? Okey, tengok striker Tak, bawah sekarang daripada- bajet kita tinggal berapa? Kita 7.5. 7.5. Kalau dulu tambah satu tu tak boleh, tak dapat Okey, grafik. kau tengok Yang 6 lah, 6. 5.5. Oh, 5.5. Okey, Okay. tengok berapa? Okey. Okay. Cari siapa. Beto tu.
Isidore. Barry. Isidore lah. Delap, ambil Delap. Felix Mecha. Dia score tu. Mecha, Zegzi. Tu maju. 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 Injet. Alah injet. Letak lu. Tak ada lah. Tapi lama-lama dia makin kurang harga tau. Okay, player start injured. Bila macam ni bila banyak dalam dunia ni pergi jual player tu harga akan turun. So that's why kita kena sometimes kita kena predict bila dia off form cepat-cepat jual dia. Isidore first team lah. Yang apa main yang Sunderland. Isidore aku rasa first team lah. Ui, okey lah. Dan Isidore masih first team kan. Tapi tak tahu sekarang ni macam mana. Sekarang Brobbey Kita tengok apa Sunderland Brobbey lah punya kan. player sekarang. With Brobbey Isidore. lah. Last game siapa start? Tapi okay, aku nak cakap apa kata kita ambil Majo ni dan kita simpan dia. Tapi Majo ataupun Mazambi. Takut harga dia turun awal. Nanti dia akan turun ni. Dia akan turun. Sebab aku dulu faham. aku punya level batam ni. Aku follow Twitter punya ni yang jenis notification tengok player turun, player tu insider semua. Memang akan turun kalau player injured. Ui, itu confirm main tu. Haji Wright. US. Injet. Oh, injet. So yang ni semua kau tunggu kan bila dia baik injured kan baru kita beli dia. So mana ni? Enketia lah. Lengketia. Delap. Baik, Betul. tunggu bawah. Delap. Baik, Isidore. Isidore pun okey tak? Isidore confirm start. Isidore lah. Tapi sebenarnya aku tengok apa Sunderland punya signing tak impressive langsung. Di season ni aku rasa dia struggle kat ni. Delap. Tapi dia ada Zaka. Tak mungkin struggle. Zaka seorang je lah. Okay, Delap ni Delap aku rasa nak Dia lah jual takkan tu. main. Jackson ada. Zexi. Actually Isidore kita boleh. Zexi mungkin start tau. Aizat tak tahu. Aizat ada feeling. Kita nak letak player ni nak main ke tak? Tak Tak main. Bukan tak main tapi kalau macam Haaland mana kena jual. Kalau Allen kita terus keluar satu big signing lah. Tak sebab sekarang ni the cheapest striker is 4.5. Kalau macam tu, alalang baik kita beli player 4.5. Ayolah, Sebab kita akan Betul. Terus go low kan. Go low je terus. Terus go low. Go low je lah. Memang kita tak payah fikir bench boost lagi sekarang ni. Betul. Ya Allah, semua yang aku tak nak dengar je. Eagly, Obi. Ni tak ada lah ni. Tak boleh ni. Ambil klub-klub yang ni lah Tapi supaya tak double Betul dengan lah. Ambil 5 tak ada? 5. Nak 5. Masalahnya yang kita Tak, ambil, kita tak nak main pun. tak nak main. Ni. Semua Haaland. Eagly lah, Eagly. Tak apa Eagly. Kita ambil Eagly. Bila ni. boleh Eagly. Switch lah. Siapa? Okay. Igli. Ya Orang kita ambil. Now we have 3 3 juta. million. Kita So, boleh kalau offload Koyade ni. Koyade tu kita beli another elite defender. Yes. Alah, tak cukup 55 je. Okay, so now defender we can spend 7.5. Okay, tengok Okay, siapa best. siapa sebab aku rasa semua kecuali Gabriel. Gabriel je yang 8 lah, 88. okay, 8. Oh, tak ada. Timber. Final second 65 je pun. 65 je. O'Reilly okay. O'Reilly lah sebenarnya. O'Reilly. So, dia main So kalau kita beli O'Reilly, kita ada 1 juta lagi. Kita boleh top up lagi ke. Tukar lagi ke bawah tu, Tukar striker. boleh. Tukar striker. Dah, betul. Dah sikit kan. Okay, dah. Tengok. Okay, Saliba, Lacroix. Lacroix. Lacroix baru pergi kan. Tarkowski, Gay. Senes. Kita tak ada Spurs defender kan? Ada. Oh, dah ada benar. Spurs. Vaneker. Tak, kalau nak point kan memang ambil tadi tu yang Yang apa City player Nick 3 atas O'Reilly. tu. O'Reilly sebab Serius, dia selalu main midfielder. Okay. Dia selalu naik. Dia akan selalu main lah. Okay. Sejak dia muda. So dia ada chance untuk score. So mana kita ada Good logic. So sekarang kita ada 1 1 million. juta. Kita ni lah. Kita Nak upgrade striker. Upgrade striker lah. Striker Jadi 5.5. Lagi sebenarnya lah. Kita nak Ni. tukar Asari ni ke kita nak tukar Gili? Wale. Gili. Sindre Wale Agil. Ketia. Ketia lah. Ketia. Boleh? Beto Dia. okey. Beto selalu main. Dah turun. Beto pun okey ke? Barry dia pun selalu score. Beto lebih banyak dari Barry lah. Aku rasa Barry banyak. Total point Beto di lebih banyak. atas. Beto lebih banyak. Beto lebih banyak. Iyalah. Oh Beto tu. Okey lah. Betul Kushairi. Beto ni terror tu lawan Liverpool tu. Geram aku. Sebab Liverpool yang tak tira. Tu dia. Okay, lepas tu save dulu. Ya, okay. Betul Yes. lock. Make transfer. transfer. Sebab dia Make transfer eh? Nah, Make boleh. Sebab dia Free. kau boleh tukar. Okey. Selagi So kita tengok lagi sekali. Tekan. Raya, Dovin, Maguire, O'Reilly, Okay. Masquera, Diop, Van Hacker. Sedap. Aku rasa defender kita sedap. Banyak skor. Midfielder Rogers. Ini pun sedap ni. Bruno Fernandes, Soboslai, Solis, Cross. Okay, striker kita ini aku rasa semua orang punya striker macam ni lah. Haaland, lepas tu lagi 2 tu dia biar je. Make transfers. Let's go. Confirm. 0 point. Alright. Okay, sekarang set. Oh, nak kena play team. Okay, pilih team dulu, pilih Kena team dulu. pilih Pilih team. Pilih team. Okay. Pick team. Raya. Okay, siapa nak start? 5 defender. Okay, Okay. 5-4-1. Sekejap, buat dulu. Either 5-4-1 atau 4-5-1. Kau sub je, tukar sub je Tukar terus. sub, ah. eh.
Ambil Bruno apa? Dia letak Bruno kat luar. Bruno masuk dalam. Bruno. Bukan tu. Sadio. Betul. Bruno masuk Bruno tukar dengan Gross. Bruno tukar dengan Gross. Gross could get points juga bang. Zolis tu lagi ikut Lagi ada players chance ni lah. semua Lawan yang lain Coventry tu. kot. Lawan Coventry kot. Defender Betul juga. biar 5 sebab senang nak dapat. Macam mana? Newcastle away. Apa kita main 4-5-1? Boleh juga. 4-5-1. Sebab aku rasa kita punya sebab Bruno kena masuk. Lepas tu aku rasa Maguire, Mosquera, O'Reilly, Van ini je Dijk betul. confirm dapat point. Aku takut Diop, Ipswich mungkin dia gol menang tapi aku rasa delete goals. Aku dapat rasa Gross tak main first 11. Aku dia kena main. aku dapat rasa yang Tak dalam pre-season dia main. tak aku dapat rasa yang Van Hecke yang akan struggle. Betul. Spurs. Aku rasa Spurs. Spurs dia akan struggle. Magic dia ni. Dia akan main away, number one. Dia akan main Brentford, which is like a good team. And they have like a new manager, new team apa semua. So aku tak rasa macam they can kick off. I mean they will concede goal in this game lawan Brentford. That's my gut feeling. Tak, aku rasa kena letak pada aku mungkin letak 5 midfielders Yalah. supaya dapat kita Itulah maksud aku. Tukar dengan Van nak Hecke. ganti siapa? Aku rasa Van Hecke. Van Hecke keluar, lepas tu gantikan dengan Bruno Bruno Fernandes. Sini. Sekejap, semua main hold. Siapa main away? Yang Van Hecke lah main away. Dengan tapi Diop kau ingat Issa Diop will do well lah. Switch lawan Sunderland. Oh ya. Okay. Betul. Issa Diop ni agak aku terlupa di Ipswich. Okay, kau trust Ipswich ke tak tu je? Aku Kalau rasa tak Ipswich- kita tukar je Van Hecke. Boleh tak, juga tapi Van Hecke. Ipswich macam Macam tu lah. kuat. Tapi point mungkin sebab diorang first time main at home. Sure dia. Yalah. Plus kau cakap Sunderland pun macam Dia confirm starter Diop. Diop confirm Okay. starter. Betul tak? Sunderland not that impressive punya Diop summer. confirm see, starter, yeah. confirm Okay. starter. Okay? Tak, kenapa aku cakap 5 defenders? Sebab memang aku trust Premier League punya teams, they defend well. So that's why we need more defenders. The defenders you will confirm at least consistent points in every week. So macam actually you have to Boleh focus je on defense. kita keluarkan siapa? Gross. Yang midfield tu dah okey lah. Midfield apa ni okey. Szoboszlai ni okey, tapi yang Gross semua tak payahlah. Cakap serius, better you strengthen the defense. So Gross lah keluar. In my opinion lah, sorry, in my opinion. Aku sebab fikir Gross sebab kalau dia main, dia the set piece punya. Yalah. So Yeah. set piece punya But ini taker. memang easy points. Kira easy points yang consistent. Yang kita boleh collect. Dia akan So consistent je. okay, sekarang is either kita nak pakai Van Hecke ke nak pakai Gross. Tu kan? Itu je lah. Itu je. I think play safe first. Aku rasa safest is Gross actually. Sebab away at home. Kau main home. Kalau majority okay, aku Van follow. Hecke. Aku Van Hecke. Tak, I think Sebab aku follow ni, aku tengok yang team last season. Aku tak main benda ni, tapi aku tengok korang aku tengok yang the most yang team yang Banyak power defender kan? defender banyak. Defender banyak, betul. Because they know Premier League teams they defend well. sekarang ni siapa akan dapat point banyak on the first day. So Amar punya point because Van Hecke akan main away. Yeah. Tapi Spurs is Let's impressive take a and vote. against Brentford tau. Yeah. Jom Brentford. kita ambil vote lah kalau itu. Yalah, tapi Okay, we take a vote. Siapa nak Gross in the team angkat tangan? Aku nak Gross. Oh, mana kita. Siapa nak Van Hecke? Okay, 3 lah. Okay, Okay lah. Van Hecke lah. play safe. Play safe first. Tapi okay. Banyak komen. And then Gross ni letak paling asap paling depan. Oh. Tukar ke kiri. Tukar dengan Akusi Asare. Boleh tukar? Kena tukar. Kalau tak dia pilih Kalau tidak nanti kan first player unavailable dia akan ikut dengan first player satu betul ke kita tiga tu. kalau Dia tak ikut turn. Beto second. Because Kusi Asari ni takkan main kuasa. Macam ni. Yes. Ini. So ikut sekejap. turn. Bros punya harga berapa? Letak captain siapa? Alah. Bruno Captain lah. Alan. Alan ke Bruno? Bruno lah. Oh. Alan lah kot. Home. Alan. Oh, ada okey lah. Keluar Then nanti. vice captain Bruno. Vice captain Bruno betul. Oh, ada first captain juga Memang. Maksudnya So, kalau akan tiba-tiba tukar Haaland tak Haaland main. dia akan automatic Oh, tukar. not bad kat tim ni. Okay, inilah team kita. Save dulu. Okay. Save dulu. Raya Maguire, Mosquera, O'Reilly, Diop, Van Hecke, Bruno Fernandes, Rogers, Szoboszlai, Zolis, Haaland.
Let's Aku go. rasa first week ni kita change. Wah. Semua tak edit. Semua tak edit. Tiba Raya tak main. Tak apa. Aku Raya confirm main. Okay, sekali lagi kalau korang nak join, kalau kau nak join boleh scan QR code kat bawah ni. Yes. Bruno dah miss penalty kan. Korang ni team player korang kot. Dua game ni dah miss penalty tu. Dua Tak game. tahu kenapa. Dek boy. Dek boy lawan ni. Aizab Bangma. Ais Bama. Aizab Bangma. Ni apa nama korang? Aizabang. Ais Bangma lah. Aizab Mateta. Aizamabang. Aizab Amar Zat Bang. Amar Zabang. Aizatita. Alzatin. Ais Bangeta. Bang Zat. Bangezai. Apa nama? Cepat. Silaka. Dek boy. Okay ya. Ama Abang. Marzabang. 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 Mir Muzibang. Ini nama Pakistan. Marzabang siap. Dek boy. Marzabang. Okay. Alright, kita nak buat prediction minggu pertama. First game yang kita nak predict Arsenal lawan Coventry. First game Arsenal at home. Dek boy. Dek boy, korang dulu. Dek 3-0. Uish, Alah. aku tak boleh terima. Dek apa? Tak payah fikir banyak 3-0. 3-0. Okay. Okay. Sama lah, kita nak buat sama macam mana ni bang? Tak 4-2. Ha? 4-2. 2-0 4-2? Ada lah orang skor Coventry sikit. Ada. Orang dia tak boleh Semangat. skor. Dia tak reti. Dia tak pernah jumpa Arsenal ni. Arsenal jahat kot. Memang Dia akan 4-0. tunjuk nombor C. Tengok betul dia skor. Arsenal main Dua teruk, left. jahat bang. Dua. Confirm tak boleh gol. Dia jahat. 2. Ui, 2. Okay, second game Hull City lawan Manchester United. Kita dulu. Kita dulu. Oh, Aku rasa betul Hull akan skor. 1-2. 1-2. Okey, dua sama. 1-2. 1-2. Okey. Aku rasa seri tu. Seri ya? aku pun ada pilih seri kan. Okey lah, nak seri-seri lah. Okay, boleh try seri? Berapa? Sama. Sama-sama? Okey, kita ubah sama-sama. Kau perempuan. 3-1. So menu memang dia slow starter. Slow starter. Kalau nak menang league lah, selalunya situ lah. Tak ni. Dia boy. Tahun ni aku rasa MU dia ada different spirit. Berapa? 3-1. 3-1. Menu. 3-1 menu. Aku rasa 2-1 ke 3-1? 3. Okay. Okay, game seterusnya Brentford lawan Spurs. Brentford home. Spurs lah ni. Spurs dengan dia punya new manager, new team. Aku rasa Spurs menang. Okay. Spurs menang. Berapa? 1-0. 1-0. Okay. 1-0. Kosong Sama, ikut adik. clean sheet. Ini aku rasa seri. Seri. Dua sama high scoring High tak? scoring boleh ke? Dua sama ataupun sama. Brentford. Brentford sebab team dia tu. Ikut Thiago. Dua sama eh? Tapi Brentford Boleh? at home Dua sama lah. boleh? Jap. Ini kita. Jap, sebab Brentford at home tau. 2-1. Dia lupa Spurs menang. Keith Andrews ni. Okay, terbalik. Spurs menang tapi 2-1. Brentford akan skor. Ada masa Brentford akan skor. Sebab aku lupa ada Thiago. Hari pun lupa. Okay, next game Brighton lawan Villa. Brighton home. Kita punya turn dulu. Oh, Villa. Ini not as easy. Betul lah tu. Dia fight kan? 1-0. Aku rasa 1-0 Villa. 1-0 Villa. Siapa skor Villa? Manzambi tu tak main. Kalau Manzambi tu main aku dah root for Villa lah. 2-1 lah. Brighton. 2-1. Berapa? Korang dah 2-1. 2-1 Brighton. Brighton. Wow. Bagus. Eh, Banyak lain tadi. apa Fabian Hurzela tu not bad Hurzela. lah. Betul. We'll see. Okay, last game Newcastle lawan Liverpool dekat Newcastle. Sorry. Kau pilih. 4-3. 3 Liverpool. Liverpool 4. Oh, yo. Oh, ni dekat St James Park kan? St. James' Park. Dia macam repeat yang hari tu lah. Game yang high score tu lah. 3-1 lah. Dia drama gila. 2-1 Liverpool. Jarang lah kalau main kat St. James tak pernah main gol. Jarang 3-2 tu. Yelah, Bukan 3-2 Liverpool kan kuat 4-3. lah. 3-2. Okay. Ada tukar 3-2. Siapa 3? Liverpool 3. Liverpool have something to prove ni. Ya. Dia orang kena First impression. Ini Isak punya comeback. Isak punya ni Oh, ya tu kan. Comeback Isak. Isak datang balik. Isak mengamuk. Oh, Isak balik semula.
So it cannot be high scoring game. So dia affected 2-1 Liverpool. lah, 2-1. Newcastle dah hilang Tonali, dia hilang Bruno Guimaraes, Terlalu hilang Gordon. Gordon. weaken lah. Ya, aku rasa Liverpool lah. 2-1 2-1 lah. Dia Newcastle akan skor lah. Tak, yang apa tu? Liverpool Newcastle agak-agak berapa? Fantasy kita High lama. scoring. Liverpool Newcastle dekat Dekat Newcastle. Newcastle. Aku rasa next 3-2. one lagi cepat. Dua gol. Betul. Ya. Newcastle banyak player keluar. Guimaraes So kau dia prediction apa? 1-0 eh? Okay. Adik, macam mana? Aku 3-2 juga. Betul lah tu, Tak, 3-2. Liverpool nervous main kat St James. Oh, dia nervous. Tak, dia mesti best the game lah. Oh, betul. Memang best gila. Alright. Alright, jom kita tengok AI Apa punya kata prediction. AI? Tereng. 3-0. MU menang. MU Okay. menang. Dua sama di tiru kita. Oh, Brentford. Kenapa aku fikir Hal akan skor? Bila seri dia rasa Liverpool dengan ni. Itu pun pasal lah. Seri. Oh. Macam Ui, tapi Very very best tu. Tarik, Dia punya ni. Dia Lain. power AI ni. Variety lah. variety. manusia AI lah. lain lah. Oh, tapi kau punya AI betul untuk sama. Season ni aku pakai Spurs Gemini. Macam Gemini. Sebab dah bayar. Celaka betul. Kenapa Newcastle Liverpool draw? Okay, korang bagi tahu korang punya prediction dekat bawah ni. Kalau dapat betul tak ada menang apa-apa. Yes. Seronok-seronok je lah kan. Tak apa-apa. Bragging rights. Bragging rights. alright. Alright, thank you very much kepada yang menonton dan sekali lagi siapa yang nak ajak friendly dengan kita orang boleh Roger kita orang DM. Banyak. Sekarang ni every week bulan September ni penuh. Itulah tu. Korang main bola free je. Itulah, Abang Boy tengah nak prepare Yes, fitness ni. Abang Boy kita Kita tunggu. Kita akan tunggu masa sampai satu game yang Abang Boy akan main. Kita akan reserve nombor 92 tu dan ni striker punya position tu. Yes. Alright. Penalty sekali. Why not? Lega.